Okay. Kita ada dua kitab dalam masa 9 hari. Yang pertama Al-Muqaddimah As-Sanusiyah, yang kedua Matus Sulam dengan Syarah Al-Khuwaisni. Cuma kitab yang ada kat tangan kita ni nampak tebal sebab dia syarah. Kita hanya akan baca matannya sahaja, Al-Muqaddimah As-Sanusiyah. Tapi matan ni tak dicetak sendiri. Dia memang dicetak bersama syarah dia. Syarah dia ada dua. Ada syarah yang pengarang tu sendiri yang syarah, yang Imam Sanusi. Maksudnya Imam Sanusi yang buat matan, dan dalam masa yang sama disarah. Kitab tu dicetak di Darussalam. Tapi yang ada di tangan kita ni matan oleh Imam Sanusi, syarahan dia oleh Imam As-Saruqusti. Maksudnya syarah dengan pengarang tu orang yang berbeza. Kenapa nak pilih ni, nak bawa daripada Mesir? Sebab kitab ni ditahqiq oleh Syekh yang anak talaqi ni, Dr. Jamal Farouk, Dekan Fakulti Dakwah Islamiah. Sebab dia dah tahqiq kitab ni, jadi anda pilih. Mungkin kita akan baca matan, jadi apa yang kita perlu tambah, kita rujuk pada syarah. Imam Sanusi daripada kurung yang ke-9 lah. Dia ni mutafannin, maksudnya dalam semua bidang, sampai dalam bidang perubatan. Cuma yang sampai kepada kita makruf dalam ilmu akidah. Cuma di Malaysia hanya satu je kitab dia yang diajar di pondok-pondok. Dinamakan sebagai Ummul Barahin. Sebenarnya Ummul Barahin namanya adalah As-Sughra. Ummul Barahin, nama kitab tu yang sebenarnya adalah As-Sughra. Imam Sanusi dia punya uslub, dia karang kitab yang sesuai dengan peringkat. Jadi kemungkinan bila kita baca kitab ni, kita nampak ini Imam Sanusi ni tahap rendah, bukan. Sebab dia ada kitab yang tinggi untuk peringkat yang tinggi. Jadi dia karang Al-Muqaddimah As-Sanusiyah. Al-Muqaddimah ni permulaan. Jadi Al-Muqaddimah As-Sanusiyah ni kita tak akan pelajari ilmu akidah secara am. Kita tak akan jumpa sifat 20. Kita tak akan jumpa lepas tu An-Nubuwat tentang sifat yang wajib bagi Nabi. Tak ada. Lepas tu tak ada sam'iyat, contohnya Al-Mizan, seperti step-step yang ada dalam ilmu akidah lain. Sebab ilmu akidah yang lain kita akan bincangkan Al-Ilahiyat, An-Nubuwat dan As-Sam'iyat. Jadi tak akan jumpa step ni. Sebab Al-Muqaddimah ni dibuat pintu masuk untuk memasuki ilmu akidah yang lain. Sebab kitab yang pertama dia akan buat adalah Sughra. Maksudnya Al-Muqaddimah ni yang step bawah sekali. Dan dia ada kitab yang paling kecil, dinamakan sebagai 3 kali ulang, Sughra, As-Sughra, As-Sughra. Maksudnya kecil. Saghir ni maksud dia kecil. Saghir, jadi Sughra, As-Sughra, As-Sughra. Lepas tu dia naikkan sikit kepada Sughra. Naik peringkat biasa, dinamakan sebagai As-Sughra. As-Sughra itulah yang kat Malaysia makruf dengan nama Ummul Barahin. Biasa kat pondok-pondok memang kelas sebut Ummul Barahin ni makruf, karangan Imam Sanusi. Tapi boleh kata hanya satu karangan tu saja yang diajar di Malaysia. Selepas As-Sughra dia ada Al-Wusta. Wusta ni kalau bahasa Arab, Al-Wasit ni kita panggil pertengahan lah. Maksudnya daripada Al-Muqaddimah, Sughra, As-Sughra, Sughra dan Sughra tu semua masih di peringkat mubtadi'in, peringkat permulaan dalam ilmu akidah. Sampai Al-Wusta tu lah baru peringkat pertengahan dalam ilmu akidah. Yang terakhir dia ada Al-Kubra. Al-Kubra peringkat yang paling tinggi, yang dikarang untuk peringkat muntahinah terakhir. Majoriti setiap matan-matan yang dibuat ni dia ada syarah. Dia syarahkan pula. Maksudnya dia ada matan dan dia ada syarah. Okey. Cuma dalam Muqaddimah As-Sanusiyah, boleh kata kitab yang paling rendah. Dia seolah-olah menyentuh perkara yang tidak akan dijumpai dalam kitab akidah secara topik besar. Jadi dia bincangkan, dia jadikan 8 muqaddimah sebagai pintu utama. Sebelum masuk dalam ilmu akidah, kemungkinan benda-benda ni akan jumpa celah-celah je, jumpa subtopik. Contoh dalam bab qudrat, tiba-tiba jumpa af'al ibad. Jadi dia jadikan benda-benda yang penting. Tetapi dalam kitab-kitab mubtadi'in, kitab-kitab mutawassitin, benda-benda tu hanya dijadikan sampingan, tak diterangkan secara teliti. Tapi bagi dia benda tu penting, dijadikan benda tu dalam Al-Muqaddimat. Dan dijadikan muqaddimah tu dipilih sebagai 8 muqaddimat. Dia panggil tafa'ul lah dengan 8 pintu syurga. Jadi dipilih 8 terpanggil 8 Al-Muqaddimat. Okey, apa dia muqaddimah-muqaddimah? Yang pertama, Muqaddimatul Ahkam. Ini Muqaddimatul Ahkam, muqaddimah yang membicarakan tentang hukum. Okey, dalam ilmu akidah mana-mana sekalipun, kalau kita buka masuk dalam buku topik penting, sebab sekarang kita dalam muqaddimat,
dia akan terus bincangkan hukum akal. Hukum akal terbahagi kepada 3 kan, wujud, mustahil dengan jawaz. Okey, jadi dia tak terangkan, dia hanya fokus terus kepada hukum akli. Jadi Imam As-Sanusi jadikan satu mukaddimah. Yang pertama, Muqaddimatul Ahkam, yang merangkumi semua hukum, yang mana hukum ni terhad kepada 3. Sama ada hukum tu hukum syarak. Walaupun hukum syarak ni tak dibincang dalam ilmu akidah, tapi diletakkan dalam ni sebab ini peringkat permulaan. Dan dia bincang juga hukum adat, yang terakhir hukum akal. Hukum akal tu lah perbincangan utama untuk ilmu akidah. Jadi untuk sampai ke hukum akal tu, dia syarahkan secara ringkas apa dia hukum syarak dan hukum adat. Itulah mukaddimah yang pertama yang kita akan ambil malam ni. Selepas habis mukaddimah yang pertama, dia masuk mukaddimah yang kedua, yang merupakan bala besar. Tetapi kalau terus masuk dalam buku-buku, kemungkinan dia tak ada dalam topik utama. Dipanggil Muqaddimah Af'alul Ibad. Muqaddimah Af'alul Ibad, mukaddimah yang kedua. Mukaddimah yang membincangkan 3 mazhab utama. Apa pandangan 3 mazhab ni terhadap kelakuan hamba. Adakah terpaksa ataupun memang manusia yang, ataupun kita sendiri yang lakukan secara 100%, ataupun kuasa Allah diiringi dengan usaha hamba. Itu dalam Muqaddimah Af'al Ibad yang kedua. Kalau buka dalam kitab-kitab utama, mungkin dia akan duduk dalam bawah-bawah perbahasan sampingan, tak ada dalam topik utama. Habis di Muqaddimah Af'al Ibad, dijadikan muqaddimah yang ketiga, dinamakan sebagai Muqaddimah Anwa'us Syirki. Anwa' Asyirk. Anwa'us Syirki ni buka dalam kitab mana-mana pun tak akan jumpa. Buka dalam kitab-kitab akidah tak akan jumpa satu bab khas dia khaskan untuk cerita tentang bahagian-bahagian syirik. Ada 6. Syirik dibahagikan kepada 6, cuma dalam kitab ni dia terhadkan. Habis dia Anwa'us Syirki, dia masuk muqaddimah yang keempat, dinamakan sebagai Muqaddimah Usulul Kufri wal Bidah. Punca-punca kekufuran mana-mana puak dan punca-punca bid'ah. Kemungkinan kita bila baca dalam ilmu akidah, kita terus jumpa Mu'tazilah, terus jumpa Mujassimah, terus kita ingat pendapat dia, tapi pendapat tu kadang-kadang kita tertukar. Sebab apa? Sebab kita tak tahu usul. Kalau kita tahu usul setiap mazhab, automatik kita akan tahu pendapat dia dalam setiap perkara tersebut. Contoh Mu'tazilah ni, di antara usul dia, anda kongsi, dia ada panggil usul panggil as-salah wal aslah. Allah Ta'ala wajib memilih yang baik, dan kalau di antara buruk dan baik, Allah Ta'ala wajib memilih baik untuk hamba dia. Di antara baik dan terlebih baik, Allah Ta'ala wajib memilih yang terlebih baik. Itu di antara usul Mu'tazilah. Okay, daripada situ kita akan nampak benda-benda yang sesat keluar bila kita tahu apa dia usul-usul setiap pecahan-pecahan puak-puak tadi. Okay, usulul kufri wal bidah ada 7. Kita akan jumpa dalam mukaddimah yang keempat. Habis mukaddimah yang keempat, dia masuk mukaddimah al-mawjudat. Jadi al-mawjudat, benda yang wujud ni ada berapa jenis, dibahagikan kepada 4. Juga kita akan jumpa dalam mukaddimah yang kelima. Yang ke-6 dinamakan sebagai mukaddimah al-mumkinat. Perkara-perkara yang mungkin ni ada berapa jenis, ditaksirkan juga kepada 4. Habis yang ke-6, dia masuk mukaddimah yang ke-7. Mukaddimah yang ke-7 ni ada dalam mana-mana kitab akidah, sebab dinamakan sebagai Muqaddimat As-Sifatul Azaliyah. Muqaddimah yang menceritakan tentang sifat-sifat azali. Kalau dalam kitab-kitab akidah, kita akan jumpa dalam sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Tetapi kenapa dia masukkan? Sebab dia rasa benda tu penting, perlu gambaran umum sebelum masuk satu persatu. Itu mukaddimah yang ke-7. Yang ke-8 dia tutupkan dengan mukaddimah sifat amanah bagi para rasul alaihimus salatu wassalam. Okey, itu 8 mukaddimah yang dinyatakan dalam kitab Al-Muqaddimat As-Sanusiyah. Okey. Jadi anda kata kitab ni syarah, jadi kita cuma akan ambil matan. Syarah tu yang boleh baca mungkin dia baca, ataupun selepas habis setiap mukaddimah ada benda yang rasa perlu kita masuk syarah, kita masuk. Cuma takut tak sempat pada masa, kita fokus kepada matan. Dan satu lagi, matan ni untuk peringkat permulaan. Tapi kalau baca syarah As-Sarakhustin, seolah-olah dia tak sesuai untuk peringkat permulaan, sebab dia terlalu masuk dalam ibarat, uslub. Jadi seolah-olah lebih sesuai kepada peringkat atasan. Jadi baik kita tumpu kepada matan. Jadi matannya bermula muka surat 17.
Terlebih dahulu kita mulakan bacaan kita dengan umul kitab Al-Fatihah. InsyaAllah. Bismillah. Iya kan nasta'in. Minta maaf batu-batu sebab tukar musim. Kat sana tukar musim sejuk, datang sini jadi terkejut sikit kan. Okey. Kita muka surat yang ke-17, matan yang dikarang oleh Imam Sanusi. Matnu al-muqaddimat lil Imam Sanusi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Qala Syekh al-Imam al-Alim al-Allamah al-Muhaqqiq Abu Abdullah Muhammad As-Sanusi al-Hasani rahimahullah taala wa radhiya anhu, amin. Alhamdulillah. Kalau ada pensel selepas alhamdulillah tu, cuba buat kat tengah-tengah tu al-muqaddimatul ula. Maksudnya situ mukaddimah yang pertama. Nah, cuma nak asingkan mana dia punya station. Dekat situ al-muqaddimatul ula. Muka surat 17. Selepas alhamdulillah tu, di antara alhamdulillah dengan al-hukmu tu, buat al-muqaddimatul ula titik 2 muqaddimatul ahkam. Muqaddimah yang membincangkan hukum-hukum. Okey, cuba tengok muka surat 20. Boleh tadi? Muka surat yang ke-20. Selepas perenggan pertama wa isabatil asi, masuk perenggan yang kedua wal madhahibu kan. Atas wal madhahibu tu tulis al-muqaddimah as-saniyah. Boleh kan? Boleh tulis semua kan? Al-muqaddimatu as-saniyatu. Al-muqaddimah tsaniyah muqaddimah af'alu al-ibad. Sampai 1 2 3 4 perenggan, 5 perenggan sekat wa anwa'u syirki tu. Sekat wa anwa'u syirki, atas wa anwa'u syirki al-muqaddimah as-salitsah. Terus anwa'u syirki. Al-muqaddimatu tsalitsah anwa'u asy-syirki. Anwa'u syirki sitah 1 2 3 4 5 6. Yang sama betul dengan muka surat sebelah wa usulul kufri. Wa usulul kufri wal bid'ah sab'ah tu muqaddimah yang keempat. Al-muqaddimatu ar-rabi'ah. Usulul kufri wal bid'ah. Muqaddimah yang keempat. Muka surat yang ke-22, atas perkataan wal mawjudatu bin nisbati ilal mahal. Bawah tu itu sebelum wal mawjudat, muqaddimah yang kelima. Al mawjudat, al muqaddimatul khamisah al mawjudat. Pergi muka surat 23, baris yang ketiga, kataan wal mumkinatu al mutaqabilatu sittatun. Atas tu muqaddimah yang ke-6.
perkara-perkara yang mungkin ada 6. Satu perenggan itu dua baris di mukadimah tu. Wal qudratu tu terus sifat mukadimah yang ke-7. Dekat sifat wal qudratul azaliyah tu mukadimah as-sabi'ah. As-sifatu al-azaliyah, mukadimah sifat-sifat azali. Last kali perenggan terakhir wal amanatu hifzu jami'il, surat 24 sebelum wabillahi taufiq tu, mukadimah yang terakhir al-muqaddimatu as-sabi'ah. Muqaddimah al-amanah. Sempat dia punya, nak bagi dia punya matan tu punya station sekejap-sekejap. As-saminah yang dekat perenggan last kali dia wal amanatu muka surat 24. Last sekali satu perenggan tu dia mukadimah terakhir wal amanatu hifzu jami'il jawarih. Jadi mukadimah yang paling besar yang makan banyak muka surat mukadimatul ula dengan mukadimah as-sabi'ah. Yang lain tu hanya mukadimah-mukadimah yang kecil. Mukadimatul ula mungkin kita akan nampak 3 muka surat. Juga dengan mukadimah sifat azaliyah akan jumpa dalam 2 muka surat. Yang lain ada yang hanya sebaris. Contoh al-mumkinat, hanya ada 2 baris di mukadimah tu. Okey, jadi ini dah 8 perkara yang dipilih oleh Imam Sanusi, bukan atas dasar dalam bahasa Arab kita panggil al-hasru. Al-hasru bila kita nak taksimkan satu perkara, kita nak buat satu bahagian-bahagian, kita hanya ada 3 pilihan. Sama ada taksim tersebut mengikut akal. Maksudnya mengikut akal. Contoh kalau akal kita kata hanya ada 2, tidak akan ada yang ketiga lah. Contoh kita kata bilangan ada ganjil dan genap, itu kita panggil taksim dari segi akal. Jadi tak ada wujud benda yang bukan ganjil, bukan genap, ganjil dan genap, tak ada. Jadi bilangan memang ganjil dan genap. Jadi bilangan tu kita panggil bilangan dari sudut akal. Yang kedua, kalau kita nak taksimkan, kita boleh panggil taksim istiqra'i. Istiqra'i ni bahasa Melayu kita panggil kajian ataupun ataupun dengan kita selidik. Selepas kita selidik, kita jumpa benda tu ada 7. Tapi dia tak menafikan wujudnya yang ke-8 dan yang ke-9. Okay. Yang terakhir kita panggil taksim ja'li. Ja'li ni maksudnya ikut suka dia, ikut suka orang yang letak. Jadi Imam Sanusi dalam kitab Muqaddimah ni, dia pilih 8. 8 tu yang dia rasa penting, bukan atas dasar 8 tu lah taksim akli ataupun taksim yang kedua tadi. Taksim yang dia letak sebab dia rasakan 8 Muqaddimah ni penting. Okay, kita masuk mukadimah yang pertama. Di antara mukadimah yang memang mukadimah yang paling besar dan paling penting. Sebab tu dijadikan, kalau masuk dalam syarah, dia akan sebutkan wajah kenapa nombor 1, nombor 2, nombor 3, apa hubung kait mukadimah pertama dengan kedua, ketiga. Yang pertama jelas-jelas cakap kenapa dia pilih mukadimah ahkam yang pertama, sebab mukadimah tu yang paling penting. Sebab untuk mengetahui selepas-selepasnya tergantung kepada dia. Okay. Kita masuk mukadimatul ahkam. Qala al-musannif rahimahullah al-hukmu isbatu amrin aw nafyuhu. Hukum isbatu amrin aw nafyuhu. Maksud hukum dari segi itlaq, tanpa kita sandarkan hukum tu kepada hukum syarak, ataupun hukum tu kepada hukum adat, ataupun kepada hukum akal. Hukum dari segi dia tu adalah hukum, tanpa kita kaitkan kepada syarak ataupun sebagainya. Artinya adalah menetapkan satu perkara ataupun menafikannya. Isbatu amrin au nafyuhu. Maksudnya kalau kita kata sembahyang itu wajib, maksudnya kita isbatkan hukum kewajipan dalam satu solat. Au nafyuhu, ataupun kita menafikan satu-satu hukum yang lain. Jadi hukum berlega di antara isbat dan nafi. Dan setiap hukum, setiap satu hukum yang kita keluarkan, mesti perlu kepada hakim, orang yang mengeluarkan hukum tersebut, mahkum bihi, benda yang dihukumkan,
setiap satu-satu hukum mesti ada hakim, orang yang berhukum dengan hukum tersebut. Mesti ada mahkum bihi, benda yang dihukumkan. Contoh kalau kata wajib, wajib itulah mahkum bihi. Yang ketiga mesti ada mahkum alaihi, zat yang dijatuhkan hukum. Yang terakhir mesti ada nisbah hukmiyah. Nisbah hukmiyah di antara mahkum bihi dan mahkum alaih. Kalau nampak pening, kita bagi contoh lah. Bila satu-satu hukum yang kita nak keluarkan, dia hakim dia sama ada 3 je. Hakim terhadap satu-satu hukum yang dikeluarkan, sama ada hukum tersebut adalah hakim ni adalah syarak. Contoh nak cakap sembahyang itu wajib, sembahyang itu wajib. Jadi sembahyang itu wajib. Hakim bagi hukum tersebut adalah syarak, ataupun kita sebut Allah Ta'ala. Apakah mahkum bihi? Al-wujub, hukum wajib itu sendiri. Mahkum alaihi dia zat sembahyang, sebab kita hukumkan sembahyang tu dengan wajib. Yang terakhir nisbah yang berlaku di antara wujub dan solat yang diwajibkan tadi. Tak apalah. Terus kita ambil hakim tadi. Dengan sebab setiap hukum ada hakim, sebab itulah terhad satu-satu hukum tu kepada 3 ya. Sama ada hakim dia adalah syarak, ataupun hakim dia adalah adat. Contoh kita kata api itu membakar, kita isbatkan hukum membakar kepada api. Boleh tak kita kata syarak yang letak benda tu? Tak boleh. Ataupun kita kata akal, akal kita yang letakkan bahawasanya api itu yang membakar. Tak kena. Sebab apa? Kita akan bezakan di antara akal dan adat. Jadi bila satu-satu hukum keluar, sama ada hakim tu adalah syarak atau hakim tu adalah adat, yang terakhir hakim tu adalah akal. Kalau kita kata api itu membakar, hakim dia adalah adat, bukannya akal. Sebab akal contohnya kita cakap 1/2. Angka 1 ni adalah separuh daripada angka 2. Ketika tu hakim itu adalah akal, bukannya adat. Nanti kita akan ambil sebab ada kekeliruan yang ada orang nampak akal tu, adat tu, dia punya hakim juga adalah adat. Itu akan kita masuk satu persatu. Bila sebut hukum, kita nak 4 perkara tadi. Cuma yang paling penting sekali, setiap hukum mesti ada hakim. Hakim tu sama ada syarak, adat ataupun akal. Sebab itulah terbahaginya wayang qasimu ila salasati aqsamin. Sebab itulah terbahaginya hukum dengan nisbah kepada hakim tadilah. Berdasar kita nak sandarkan hukum tadi kepada hakim tadi, terbahagilah hukum tu hanya kepada 3, tidak ada yang keempat. Takkan ada yang keempat. Buat marilah apa-apa contoh isbat, buat marilah apa-apa contoh nafi, hakim dia mesti salah satu daripada 3. Sama ada kita kata syarak, adat ataupun akal. Bawa marilah apa-apa statement sekalipun, mesti kembali kepada 3. Contohlah kita masuk dalam ilmu lain. Contoh kita kata fa'il hukumnya marfu', maf'ulun bih hukumnya mansub, tetap akan duduk bawah salah satu bahagian, sebab dia akan duduk bawah bahagian adat. Contohnya ilmu mustalah-mustalah yang dalam ilmu lain tu duduk bawah adat, bukan syarak, bukan akal. Tapi macam mana sekalipun, apa-apa bentuk isbat, apa-apa bentuk penafian, mesti duduk bawah salah satu daripada 3 tersebut. Kemudian dia masuk dalam asy-syar'i. Fasyar'iyyu huwa khitabullahi ta'ala. Dia nak sampai kepada yang ketiga. Topik dalam akidah, kita cuma nak akli. Kita tak nak syar'i, kita tak nak adi. Syar'i dan adi bukan perbahasan dalam ilmu tauhid. Perbahasan dia cuma dalam akli. Kalau masuk dalam mana-mana kitab, terus dia terus taksimkan wa aqsamul hukmil aqli salasah. Masuklah dalam jawharah, masuklah dalam qaridah. Semua dia terus akan masuk taksim hukum akal. Cuma dalam mukaddimah ni, sebelum nak sampai hukum akal tu, dia bincang secara lalu apakah hukum syarak dan apakah hukum adat. Itu dalam matan. Kalau masuk dalam syarah, walaupun dia kata benda tu bukan topik, makan muka surat tak tahu berapa lama. Saya silap kalau kita baca syarah, 9 kelas tu habis dekat mukaddimah hukum sahaja. Sebab apa? Satu-satunya kitab yang anda tak pernah jumpa taksim tu dekat bahagian lain, cuma jumpa dalam syarah Imam As-Saruqusti ni. Dia taksimkan hukum kepada 85. Last sekali hasil daripada pecahan syarak, adat dengan akal tu, bawah dia pecah-pecah last sekali jadi 85. Jadi kalau kita masuk syarah, saya silap, itu je lah daurah bahagian hukum. Jadi kita tak masuklah. Jadi dalam matan mungkin agak kurang sikit. Jadi mungkin setakat nanti kita tengok peta tu lah, macam mana dia boleh dapat 85 tu. Sekarang ni dia pecahkan dalam pecahan yang utama. Yang pertama syarak.
فالشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. Apakah hukum syarak? Hukum syarak adalah khitab Allah Ta'ala ataupun kalam nafsi yang ada pada azali. Khitab Allah Ta'ala, bila sebut khitab Allah Ta'ala, kulalah khitab-khitab yang lain lah. Al-muta'alliq bi af'ali al-mukallafin, yang mana khitab Allah Ta'ala tadi hanya tuju berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Perbuatan di situ bukan artinya perbuatan tu merangkumi i'tiqad, merangkumi percakapan. Bila bukan sebut, biasanya kita sebut fi'il ni, fi'il kan bukan masuk fi'il tu perbuatan, tapi merangkumi juga percakapan, merangkumi juga i'tiqad dan sebagainya. Maksudnya kalam nafsi Allah Ta'ala pada azali. Kalau kita detailkan jadi panjang, tapi tak apalah, kita bincang. Kitabullah, sebenarnya hukum syarak tu adalah khitab Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala yang berbentuk nafsi, yang ada pada azali lagi. Cuma ada khilaf, adakah benda tu hakiki ataupun majazi. Jadi kita tak bincang kat sini. Cuma dia kata khitab tu bukan semua, tapi khitab yang berhubung kait dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk talab, bentuk tuntutan, awil ibahah ataupun berbentuk pilihan. Lepas ni dia akan syarahkan satu persatu. Awil wad'i lahuma ataupun hukum wad'i. Apa dia hukum wad'i? Lepas ni dia akan bincang hukum wad'i bagi dua perkara tersebut. Disebut lahuma, dhamir huma ni balik kepada dua kan. Huma ni balik kepada tolak dan ibahah. Tapi dalam tolak tu, sekejap lagi kita tahu tolak tu ada 4. Dalam tolak tu ada 4. Jadi ibahah ni harus cuma ada 1, jadi ada 5. Bila dia sebut awil wad'i lahuma, hukum wad'i bagi kedua tu, maksudnya bagi 5 lah. Hukum wad'i, dhamir tu huma tu balik kepada tolak dan ibahah. Tapi dalam tolak tu ada 4 hukum. Sebab hukum yang berbentuk tuntutan ni ada 4. Sebab bila sebut tuntut, sama ada tuntut buat ataupun tuntut tinggal. Betul? Tuntut buat ataupun tuntut tinggal. Dan setiap daripada tuntutan buat ataupun tuntutan tinggal tu kita ada 2. Sama ada berbentuk mesti ataupun tengah-tengah. Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Jadi tuntutan buat ada mesti, ada yang sunat. Tuntutan tinggal ada yang mesti, ada yang buat pun tak ada masalah. Jadi dekat tolak tu keluar 4 hukum. Dengan kata lain, kalau kita buat wajib, kita ada mandub, kita ada haram dan kita ada makruh. Jadi bila sebut awil wad'i lahuma ataupun hukum wad'i bagi 2 tu, maksudnya bagi 5 lah. Sebab dalam tolak tu ada 4. Sini dia pecahkan tolak. Wa yadkhulu fi talabi, bila sebut tolak tu kita ada 4. Kalau bagi yang usul fiqh ni mungkin dia masih lah kan. Okey. Bila sebut tolak ni ada 4, tapi kat sini dia terus sebut al-ijabu, an-nadbu, at-tahrimu, al-karahah. Dalam perkataan at-talaq tu sendiri dah keluar 4 hukum. Di situ mula taksim yang kata boleh sampai 85. Ini taksim yang pertama. Macam mana daripada nombor 1 sampai nombor 85. Nombor 1 dia pecahkan tolak kepada 4. Kita ada wajib. Sebab apa kita zahiri? Bila sebut tuntut ni tuntut buat dan mesti buat. Itu kita namakan sebagai al-ijab. Yang kedua, tuntut buat tapi ada pilihan, nak buat pun tak apa, buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Itu biasa tarikh dia lah. Kita panggil ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Tarikh al-mandub. Kita kata benda yang diberi pahala kalau buat, tak dosa kalau tinggal. Tapi kalau lebih sesuai, lebih sentap, kita kata benda yang diberi pahala kalau buat, kalau tak buat bodoh. Itu kan. Benda yang diberi pahala kalau buat, kalau tak buat rugilah. Kalau tak buat rugilah. Okey. Itu kedua, tuntutan buat tapi bukan atas jalan mesti. Yang ketiga kita ada at-tahrim, tuntutan tinggal dan tinggal tu mesti. Kita namakan sebagai at-tahrim. At-tahrim ni tuntut tinggal dan tinggal tu mesti. Maksudnya kalau buat berdosa, kalau tinggal dapat pahala. Yang terakhir kita ada al-karahah. Al-karahah tuntutan tinggal, tetapi kalau buat pun tak ada masalah. Kalau tinggal dapat pahala, kalau buat tak ada apa-apa. Maksudnya rugi je lah. Sebab kalau dia tinggal dia dapat pahala, kalau dia buat dia tak dapat apa-apa. Okey, itu bawah
pecahan tuntutan. Sebab dia kata khitab Allah Ta'ala yang bergantung dengan perbuatan mukallaf dengan bentuk tuntutan. Bila sebut tuntutan tu, pecah 4 lah. Ijab, an-nadbu, at-tahrim, al-karahah. Seningan, kalau masuk dalam hukum fiqh, antum akan jumpa satu istilah lagi dipanggil khilaf aula. Umum lah, khilaf aula. Khilaf aula ni darajah dia atas sikit daripada al-karahah. Apa beza dia dengan karahah? Al-karahah ni ada nas secara jelas mengatakan perkara tersebut makruh. Maksudnya kalau kita tinggal dapat pahala, kalau tak tinggal, kalau buat tak ada apa-apa. Tapi ada nas secara jelas. Ada satu lagi dalam fiqh, kita panggil khilaful aula. Khilaful aula ni bersalahan dengan perkara yang lebih afdal, tapi dia tak ada nas. Cuma kita faham daripada umum hadis yang menceritakan tentang fadail. Contohnya, kita jumpa hadis mengatakan barang siapa yang qiyamul lail dia akan dapat pahala sekian-sekian, siapa yang menjaga malam. Jadi difahami daripada hadis yang menuntut kita berjaga malam, siapa yang buat sebaliknya, maksudnya dia tidur sepanjang malam tanpa bangun, walaupun sembahyang 2 rakaat, ketika tu dia kita panggil dia lakukan karahah, dia panggil melakukan khilaful aula, bersalahan dengan perkara yang aula. Yang aulanya dia hidupkan sedikit satu juzuk daripada malam. Bila dia tidur sepanjang malam tu, kita panggil khilaful aula. Itu istilah dalam fiqh. Kalau akan jumpa perbezaan karahah dengan khilaf aula. Boleh? Okay, dia masuk satu persatu. Fal ijabu talabul fi'li talaban jaziman. Ta'rif wujub, boleh sebut ijab, boleh sebut wujub, boleh sebut wajib, sama je. Itu semua mustalahat, walaupun secara halusnya ada perbezaan. Tapi sebut ijab pun boleh, nak sebut wajib pun boleh, nak sebut wujub pun boleh. Talabul fi'li talaban jaziman, tuntutan melakukan sesuatu perkara. Talaban jaziman, tuntutan berbentuk mesti, pasti. Contoh dia kal imani billahi wa bi rusuli, beriman dengan Allah dan Rasul. Talab yang tidak ada pilihan, mesti lakukan. Wa ka qawaidil islamil khamsi, rukun Islam yang 5 lah. Itu contoh untuk ijab. Kalau ada perkara yang berulang ataupun detail, beritahu. Yang seterusnya an-nadbu. Apa dia an-nadbu? Wa talabul fi'li talaban ghaira jazimin. Sama macam wujub, beza dia tuntutan membuat satu perkara, tapi talaban ghaira jazimin, tuntutan tak mestilah, boleh buat, boleh tinggal. Ka salatil fajri wa nahwiha. Ka salatil fajri, seperti contoh solat fajar, dimasukkan di situ bukan sembahyang subuh, sembahyang 2 sunat, 2 rakaat sebelum subuh. Sebab sembahyang subuh, patutnya contoh dalam apa dia? Contoh dalam ijab, sebab wujub. Kali dia bagi contoh untuk sunat. Jadi contoh ka salatil fajri itu contoh sembahyang 2 rakaat sebelum solat sunat subuh. Wa nahwiha, duha, witir dan sebagainya. Jadi kita kena tambahlah sunnah al-fajri lah. Pada takdirkan ka salati sunnatil fajri. Sebab bila sebut salatil fajri, memang kadang-kadang salatil fajri itu diitlakkan kepada sembahyang subuh. Jadi kat situ kita kena guna solat sunnah al-fajri. Yang seterusnya at-tahrim. Tahrim ni talabul kaffi, tuntut tahan diri ataupun tuntut tinggal. Al-kaf ni tinggal. Dalam bahasa Arab kita panggil al-kaf. Kaf ni tahan, kita tahan diri. Dalam bahasa Arab dia ada 2 perkataan, tark, taraka dengan al-kafu. Al-kafu ni kita tahan diri, taraka ni maksud tinggal. Dua-dua maksudnya sama, tapi dari segi dakiknya ada perbezaan. Bila kita sebut tahan diri dengan kita tinggal, maksudnya kita tinggal melakukan perkara haram dengan kita tak menahan diri daripada melakukan satu perkara yang haram, ada beza. Ada beza. Apa beza dia? Bila kita sebut menahan diri daripada melakukan perkara yang haram, perkara yang haram tu terlintahlah hati dia, datang depan dia, tapi dia tahan diri dia daripada melakukan. Tapi bila kita sebut meninggalkan perkara yang haram, kemungkinan tak wujud pun, tak terlintas pun dalam hati dia. Memang dia tu sentiasa dalam ketaatan. Contoh, dia ni tak minum arak, bukan sebab apa, bukan sebab dia tahan diri, memang sebab kat tempat dia tak ada arak dan dia pun tak kenal apa itu arak. Itu kita panggil tinggal. Orang yang diberi pahala ni adalah al-kaf, orang yang menahan diri. Sebab menahan ni adalah satu bentuk perubatan lah. Perbuatan maksudnya
dia menahan diri. Dengan sebab menahan diri itulah dia akan diberi pahala. Tapi orang yang meninggal ni, dia tak ada apa sebab dia tak ada, benda tu tak datang depan dia. Jadi tuntutan tinggal ataupun kita tuntutan tahan diri anil fi'li, daripada melakukan satu perkara dalam bentuk tuntutan yang pasti, seperti kasyubil khamri wa zina wa nahwiha, minum arak, zina dan sebagainya. Itu contoh tahrim. Wal karahah wa hiya talabul kaffi anil fi'li talaban ghaira jazimin. Makruh pula, kita boleh ada nama dia karahah ataupun nama yang lainnya makruh. Tuntut tinggal daripada melakukan satu perkara, tetapi tuntutan tadi tak wajib. Kalau buat tak ada apa-apa, kalau tak buat dapat pahala. Contoh dia kal qiraati fir ruku'i was sujudi masalan, seperti membaca Al-Quran ketika rokok dan sujud. Dalam rokok dan sujud kita ada zikir khas dah kan, kita ada khas, tapi dia pergi baca Quran ketika rokok dan sujud. Itu di antara perkara yang makruh. Sebab apa? Rokok dan sujud ni tempat mahal tazallul, tempat menghina diri. Kita menghina diri pada Allah Ta'ala. Rokok ni, daripada kita berdiri kita rokok, jadi dekat situ hanya layak untuk kita berzikir pada Allah Ta'ala, tak layak kita nak bacakan Quran. Bila rokok pun makruh, sama telah lah kalau sujud. Jadi sebab tu Quran tak layak dibaca dalam rukuk dan sujud. Kalau dibaca jatuh hukumnya makruh. Baca tak ada apa-apa, kalau tinggal tu boleh pahala. Itu makruh. Okey, 4 perkara tadi duduk bawah talak. Terusnya kita ada al-ibahah. Kalau tengok dalam takrif hukum syarak tadi, dia kata al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil talabi awil ibahah. Okey. Jadi dia kata hukum syarak. Hukum syarak ni sama ada berbentuk tuntutan ataupun berbentuk pilihan. Tuntutan ada 4, pilihan tu ada 1. Jadi hukum syarak yang berbentuk taklifi ada 5 lah. Dia panggil hukum syarak taklifi, hukum syarak yang ada berbentuk penekanan. Sebenarnya bila sebut penekanan taklifi, sebenarnya yang ada dalam benda tu hanya wujud dalam talak, tak wujud dalam ibahah. Sebab ibahah ni pilih, buat dengan tak buat sama. Tapi dia masukkan dalam hukum taklifi hanya dari segi sudut, kita dalam bahasa Arab kita ada panggil istilah taghliban. 4 dah ikut, 1 pun tak apalah, walaupun tak ikut dia punya definisi tuntutan, walaupun 1 tu pilih dengan tak pilih sama, buat dengan tak buat sama, tapi masukkan dalam hukum taklifi juga, walaupun tak kena dengan pembahagian asal. Okey. Yang terakhir wa amal ibahah. Apa dia ibahah? Fahiya iznu syar'i fil fi'li wat tarki ma'an. Keizinan daripada syarak untuk membuat ataupun meninggal atas dasar sama rata. Buat dengan tak buat sama je. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah hidup dah. Okey, tadi kita bincang hukum taklifi, khitab Allah Ta'ala, kalam nafsi Allah Ta'ala yang bertakluk dengan perbuatan hamba, sama ada berbentuk tuntutan, ada 4 tadi, ijab, an-nadbu, al-karahah dengan al-tahrim, ataupun berbentuk pilihan. Apa dia al-ibahah? Iznu syar'i fil fi'li wa tarki ma'an. Keizinan daripada syarak untuk kita buat perkara tu ataupun tinggal. Kita buat pun tak apa, tinggal pun tak apa, dia punya level dia sama. Min ghairi tarjihin li ahadihima 'ala al-akhar, tanpa ada lebih salah satu daripada dua tu terhadap yang satu lagi. Maksudnya kalau bukan kata buat lebih afdal daripada tinggal, bukan kata tinggal lebih afdal daripada buat, tapi sama. Tapi ingat hukum asal bagi satu. Tengok contoh dia, kan nikahi wal bai'i, masalah seperti contoh kahwin dan jual beli. Tapi ingat hukum asal. Sebab hukum asal bagi nikah di sisi Syafi'iyah, di sisi Imam Syafi'i dan ashabnya adalah harus. Tetapi kadang-kadang boleh berlaku 4 hukum yang lain. Boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi makruh, boleh jadi sunat. Tapi hukum asal nikah adalah harus. Maksudnya tinggal nak kahwin dengan tak kahwin sama je. Hukum asal kalau pada diri dia tak ada perkara yang menyebabkan wajib, tak ada perkara yang menyebabkan haram, tak ada perkara yang menyebabkan sunat ataupun makruh. Ketika tu hukum kahwin terhadap orang tersebut adalah harus, hukum asal. Begitu juga jual beli. Jual beli pun kadang-kadang boleh jatuh haram, tapi hukum asal jual beli. Contoh kalau jual beli benda haram, hukum tu akan jadi haram. Tapi kita ada beza, kita panggil asli dengan arid. Asli ni hukum asal,
arid, ain alif ra dal ni kita radat, kita panggil hukum yang datang dengan sebab benda lain. Kita tak panggil hukum asal, hukum arad. Sampai situ sampai hukum taklifi. Masuk tarikh tadi dia kata awil wad'i lahuma. Biasa perbincangan dalam hukum fiqh, kalau kita jumpa dalam fiqh mubtadi, dia akan bincang hukum ada 5: wajib, mandub, haram, makruh dan mubah. Biasanya kalau peringkat sekolah dia akan titik sampai situ, seolah-olah hukum syarak terhenti setakat itu. Padahal hukum syarak terbahagi kepada taklifi dan wad'i. Wad'i ni selalu tak sama ada dalam kitab-kitab tak disebutkan secara jelas ataupun tak diihtimam, tapi dia adalah hukum. Hukum wad'i bagi 5 yang disebut. Okey, apa dia hukum wad'i? Wa ammal wad'u fa huwa ibaratun an nasbi asy-syari'i amaratan ala hukmin min tilkal ahkami al-khamsati. Ibarat daripada meletaknya syarak Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala meletakkan amaratan tu satu tanda ala hukmin, terhadap satu hukum daripada 5 hukum yang telah disebut tadi. Maksudnya Allah Ta'ala letakkan satu tanda kepada wujub. Allah Ta'ala letakkan satu tanda kepada satu perkara itu adalah sunat. Allah Ta'ala meletakkan satu tanda untuk satu perkara tersebut adalah makruh. Begitulah sampai seterusnya. Kita tadi anda sebut, kalau kita masuk dalam syarak, kemungkinan kita akan jumpa taksim tadi boleh sampai kepada 85. Okay. Tapi dalam matan tak akan jumpa 85 tu. Tapi macam mana boleh dapat banyak? Okay, tadi kita ada 5 kan. Kita ada ijab, kita ada an-nadbu, kita ada at-tahrim, kita ada al-karahah dan kita ada al-ibahah. Bila disebut awil wad'u lahuma, hukum wad'i bagi setiap salah satu daripada 5 yang disebut. Hukum wad'i ni ada 3. Disebut sini wahia as-sababu wasyartu wal mani'u. Setiap daripada 5 tadi mesti ada sebab, mesti ada syarat dan mesti ada mani'. Jadi 3 tadi ni, 3 ni kali dengan 5 tadi. 3 ni kali dengan 5 tadi. Tadi ada 5 hukum lah. 3 kali 5 15. Sampai sini dah jumpa 20 hukum. 20 hukum yang ditaksimkan oleh Imam As-Saruqusti. Mani' dia maknanya kita tak masuk lagi sebab dia akan syarah satu persatu. Okey. Hukum wad'i ni adalah satu ibarat daripada Allah Ta'ala meletakkan tanda untuk kita katakan satu perkara itu wajib, sunat ataupun makruh. Tanda tu ada 3 nama. Sama ada namanya sebab ataupun syarat ataupun mani'. Mani' ni kalau bahasa Melayu kita panggil penghalang lah. Perkara yang menghalang. Syarat jelaslah syarat, sebab pun jelas sebab. Bahasa Melayu pun kita panggil sebab, syarat pun kita panggil syarat. Mani' ni bahasa Melayu dia penghalang. Okey. Dia masuk satu persatu. Tarikh ni agak sukar. Fasababu ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adamu li zati. Kesukaran yang semua ni sebenarnya kata bukan topik dalam topik akidah. Cuma untuk sampai pada hukum akal dia sebut semua perkara ni. Tapi sebab kita pun dalam peringkat mukadimah kita baca semua. Okey. Dia nak bezakan di antara sebab, syarat dan mani'. Okey. As-sababu ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adamu li zati. Apa yang kita panggil sebab? Sebab ni perkara yang melazimi daripada adanya dia. Okey, adanya dia. Hi tu balik kepada sebab lah. Dhamir wujudihi tu balik kepada sebab. Al-wujudu terjemahnya ni. Perkara yang melazimi daripada wujudnya dia. Al-wujudu terjemah wujudnya hukum. Itu senang bawakan apa? Perkara yang melazimi daripada wujudnya dia, wujudnya hukum. Al-wujudu tu seolah-olah alif lam tu wujuduhu. Alif lam tu ganti daripada satu dhamir yang buang. Perkara yang bila adanya dia, adanya hukum. Wa min adamihi, apa kan? Min tu ataf pada ma yalzam juga. Maksudnya ulang ayat yang sama. Wa ma yalzamu min adamihi al-adam. Perkara yang melazimi dengan tak adanya dia, tak adanya hukum. Itu yang dipanggil sebab. Sebab ni ada dia adalah hukum, tak ada dia tak adalah hukum. Benda tu yang kita namakan sebab. Maksudnya sebab ni petanda yang Allah Ta'ala letakkan untuk hukum wujud, untuk hukum harus, sunat dan sebagainya, memberi kesan daripada dua pihak. Wujud dia menyebabkan tidak ada hukum, wujudnya menyebabkan ada hukum, ketiadaannya akan menyebabkan ketiadaan hukum. Contohnya kazawalis syamsi liwujubiz zuhri. Tergelincirnya matahari sebagai tanda wajibnya solat zuhur. Maksudnya tergelincirnya matahari
tanda sebagai wajibnya solat zuhur. Okey, tengok dengan definisi tadi. Zawal syams kita panggil hukum wad'i, yang kita namakan sebagai sebab. Sebab apa? Dengan wujudnya tergelincir matahari, contoh pukul 1.30 petang, kita panggil gelincirnya matahari daripada pukul 1 tu, mungkin matahari tu terduduk terpacak kat tengah, tergelincir je sikit terus masuk waktu zuhur. Dengan tergelincirnya tadi terus jatuh hukum wajib solat zuhur. Kalau tak tergelincir, wajib tak solat zuhur? Tak wajib, kan? Dia kata, orang tanya kita pukul 12, sembahyang zuhur lah. Sembahyang zuhur tak wajib, kan? Betul tak wajib, sebab apa? Sebab dia belum datang lagi. Sembahyang zuhur lah, tak sembahyang lagi. Sembahyang pun tak wajib. Tak wajib sebab apa? Tergelincir matahari tadi belum berlaku. Jadi tergelincir matahari tu dipanggil hukum wad'i, yang Allah Ta'ala letakkan untuk jadikan hukum tu ada ataupun tak ada. Kalau berlaku, wajiblah solat zuhur. Kalau selagi tak berlaku, tak wajib solat zuhur. Boleh setakat tu. Sebenarnya kalau secara rakib boleh bincang li zatihi, tapi kita tinggalkan lah. Kalau sebut li zatihi tu akan seolah-olah dah masuk pembincangan usul fiqh lah. Tapi macam tu lah, dhabit sebab. Tapi kalau ada persoalan, mungkin kita akan timbulkan lah. Kalau tak ada persoalan, kita noktah setakat tu. Maksudnya sebab ni petanda yang Allah Ta'ala letak, memberi kesan daripada dua sudut. Ada dia ada hukum, tak ada dia tak ada hukum. Ketika tu perkara tersebut kita akan panggil sebab. Nanti bagilah apa contoh akan nampak. Tengok perkara tu bagi kesan sudut mana. Kalau bagi kesan daripada sudut ada dengan tiada, ketika tu kita panggil sebab. Okay. Syarat dan manik ni akan bagi kesan hanya satu sudut je, tapi berbezalah. Okay. Syarat ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li zatihi. Okay, syarat. Apa dia syarat? Syarat ni perkara yang dengan adanya syarat, dengan tiadanya syarat, ma yalzamu min adamihi al-adam, hukum pun takkan ada. Melazimi daripada ketiadaannya dia, tidak akan ada hukum. Boleh, itu satu sudut. Maksudnya dia memberi kesan dari sudut tidak ada. Bila dia tidak ada, hukum pun takkan ada. Wa min wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamu li zatihi. Tapi ketika dia ada, dia tidak memberi kelaziman dengan wujudnya tu akan adanya hukum ataupun tidak ada hukum. Kita tengok contoh. Katamamil hauli masalan li wujubi zakah. Tak nak masuk zakat, takut ada yang kurang faham. Kita ambil contoh wudu. Ambil contoh taharah, ada air semayang. Dengan tidak ada air semayang, kita ambil taharah, kita ambil contoh wudu untuk solat, kita panggil syarat. Okay, dengan tidak adanya wudu, boleh berlaku, wajib tak semayang? Berlaku tak hukum semayang tanpa wudu? Tak ada wudu, akan berlaku semayang. Jadi hukum semayang wajib ke tidak? Tak wajib lah. Tak ada wudu, wujud semayang mesti ada wudu kan? Jadi bila tidak ada wudu, jadi tidak wajib semayang. Bukan maksudnya bila tak ada wudu tak wajib semayang. Maksudnya bila tidak ada wudu, takkan berlakulah solat tadi selagi dia tak ambil wudu. Maksudnya syarat ni perkara yang ketiadaan dia menyebabkan kepada ketiadaan satu hukum. Hilang hukum wujub solat selama mana dia belum ambil air semayang. Tapi seorang yang berwudu, semata-mata dia berwudu, adakah wajib dia semayang? Tak. Jadi syarat ni, kewujudan dia tidak membawa kepada wajibnya hukum, wujudnya hukum ataupun tidaknya ada hukum. Tapi kalau tidak ada, memang tak akan. Sebab apa? Semayang disyaratkan taharah, mesti bersuci. Jadi syarat ni dia punya kesan daripada satu sudut. Ketika tidak ada, bila dia tak ada, hukum pun takkan ada. Tapi ketika dia ada, boleh jadi ada. Contoh, sebab apa? Semata-mata syarat tu, semata-mata syarat tadi tak boleh kita katakan wajib semayang. Sebab apa? Dia memerlukan sebab, kena tergelincir matahari terlebih dahulu. Jadi semata-mata syarat tadi dia hanya memberi kesan daripada sudut tidak ada sahaja. Tapi dia tak boleh bagi sudut, bagi kesan ketika sudut ada. Faham tak? Boleh? Kali? Boleh kan? Okay, sebab tadi bila tak ada hukum, bila ada hukum. Tapi kalau syarat, kalau tak ada, hukum memang tak akan boleh. Tapi bila ada, tak semestinya hukum tadi perlu dilakukan. Yang terakhir, manik ni penghalang. Ma yalzamu min wujudihi al-adam. Terbalik sekali ayat. Perkara yang menyebabkan kalau dia ada, hukum hilang. Kalau perkara tu ada, nama pun penghalang. Kalau dia wujud, hukum tadi hilang. Wala yalzamu min adamihi, tapi tak melazimi ketika dia tidak ada, adanya hukum ataupun tidak ada hukum. Ambil contoh, seperti contoh haid bagi kewajipan sembahyang. Seorang yang haid, perempuan yang haid,
Jadi kita isbatkan wujud lah. Bila wujudnya haid, wajib sembahyang ke tak? Wajib sembahyang ke tak? Tak kan? Jadi melazimi daripada wujudnya mani' hilangnya hukum sembahyang. Sebab wujud mani' memberi kesan. Tapi tidak memberi kelaziman daripada ketiadaan. Contoh, seorang tu suci, perempuan tu suci, tak ada haid, tapi semata-mata dengan suci dia, adakah kita kata wajib sembahyang? Tak boleh. Sebab dia terhenti kepada sebab-sebab yang lain dan syarat-syarat yang lain. Sebab tu ada kait lizatihi. Lizatihi tu bagi dirinya sendiri. Jadi itu 3 hukum wad'i. Hukum yang Allah Ta'ala letakkan untuk kewajipan. Tadi semua dia bagi contoh untuk kewajipan. Bagilah contoh lain untuk sunat. Bagi contoh lain untuk haram, boleh untuk contoh lain untuk makruh dan harus. Tadi yang 3 tadi semua dia bagi contoh liwujubiz zuhri, liwujubiz zakah dengan liwujubiz salat. Tapi itu beza secara detail di antara 3 tadi. Boleh? Sebab memberi kesan daripada dua sudut. Syarat memberi kesan ketika tidak ada, manik memberi kesan ketika ada. Okey. Itu hukum wad'i. Dekat situ titik habis hukum syar'i. Kalau nak buat noktah lah. Kita masih dalam mukadimah yang pertama, tapi di situ habis pembahagian hukum syar'i. Jadi hukum syar'i ni terbahagi pada hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi ada 5, hukum wad'i ada 3. Sebab, syarat dan mani'. Daripada tadi, secara kalau kita ambil matan lah, kita dah jumpa berapa? Kita dah jumpa 20. Kita dah jumpa 20 hukum. 5 daripada yang tadi, talaq ada 4, ifahah ada 1. Wad'i kita ada sebab, syarat dan mani'. Sebab, syarat dan mani' ni kali 5 tadi. Sebab setiap wujud mesti ada sebab, mesti ada syarat, mesti ada mani'. Setiap perkara yang harus mesti ada sebab, mesti ada syarat, mesti ada mani'. Begitu juga setiap perkara yang sunat dan makruh serta haram perlu ada sebab, syarat. Kat situ keluar 15 dengan 5 tadi jumpa 20. Habis kat hukum syarak ada 20 kalau mengikut matan. Kalau ikut syarak ada perkara lain ditambah rukhsah, ditambah azimah, ditambah fasid, ditambah batil. Tapi kita tak nak masuk sebab itu terlalu menjurus kepada usul fiqh lah, mustalah. Okay, habis di situ hukum syarak. Kita nak sampai kepada hukum akal, tapi disebutkan hukum syarak sebab apa? Hukum syarak ni hakim dia adalah asy-syari', Allah Ta'ala. Jadi li syarafihi, kerana dia yang paling mulia, jadi didahulukan. Boleh kita kata dia startkan hukum akal, sebab hukum akal tu topik perbincangan asas. Tapi tak, kerana nak muliakan hukum syarak, sebab hakim dia adalah Allah Ta'ala, jadi dia dahulukan hukum syarak. Dan dia keduakan dengan hukum adat. Hukum adat. Yang hukum akal, topik asas, dia letakkan yang terakhir. Sebab apa? Okey, kenapa? Okey, tak apalah. Hukum yang pertama kita letak hukum syarak sebab mulia kan. Kenapa dia tak letak hukum akal yang kedua? Imam Sanusi, mana-mana pengarang, tartib dia semua ada sebab. Tartib 1, 2, 3 mesti ada sebab. Tadi dia kata nombor 1, dalam, kalau kita masuk dalam kitab, dia kata dalam ulama' dia dalam dia tartibkan satu-satu perkara dalam kitab. Sama ada tartib tu kita ada nama tartib syaraf, ada tartib illah, ada tartib adalah ada 5 perkara. Tapi yang tadi dia kata syaraf. Yang kedua, hukum adat ni sebab ada persamaan dengan hukum syarak. Dari sudut apa? Okey, memanglah hukum syarak ni hakim dia adalah Allah, syarak. Hukum adat ni hakim dia adalah adat. Akhir sekali kita ada hukum akal. Hukum akal hakim dia adalah akal. Okey. Tetapi apa persamaan di antara hukum syarak dengan hukum adat? Hukum syarak dan hukum adat, walaupun hakim dia adalah syarak dan hakim dia adalah adat, tapi guna akal tak? Mesti akal bagi peranan. Bukan? Macam mana kita nak isbatkan hukum tu hakim dia adalah Allah Ta'ala, mesti menggunakan akal. Begitu juga dengan adat, walaupun sandarannya adalah adat, tetapi akal memberi peranan dalam meletakkan hukum tersebut. Okay, jadi hukum syarak ada sandaran, hukum adat ada sandaran, tapi hukum akal memang semata-mata akal, tidak ada perkara-perkara yang lain. Sebab tu diletakkan hukum adat yang kedua, hukum akal yang terakhir. Kita masuk hukum adat. Okay, ada ni masalah dengan hukum syarak, tak apa, sebab itu fiqh punya cerita. Kita masuk hukum adat. Fahuwa isbatur rabti baina amrin wa amrin wujudan wa adaman biwasitati at-takarruri ma'a sihhati at-takhalluf.
Wa adami ta'siri ahadihima fil akhari albattata. Tengok tarikh ni akan jelas apa dia beza hukum adat dengan hukum akal. Sebab banyak orang dia sama-sama nampak seolah-olah hukum akal, padahal benda tu adalah hukum adat. Okey, hukum adat mensabitkan ikatan di antara satu perkara dengan satu perkara. Sama ada ikatan di antara dua perkara tadi, kita nak isbatkan wujud ataupun isbatkan tidak. Contoh kita nak kata bila makan kenyang, bila tak makan lapar. Maksudnya tak kira lah wujudan ke adaman. Lepas ni dia akan bagi contoh satu persatu. Tapi kita isbatkan tadi sama ada berbentuk wujudi, bentuk ada ataupun tidak ada. Dengan apa? Dengan sandaran biwasitati at-takarruri, dengan perantaraan berulang-ulang. Benda tu buat kali pertama betul, buat kali kedua pun macam tu juga, buat kali ketiga pun macam tu juga. Kita bakar, kita letak api atas kertas terbakar. Kali pertama terbakar, kali kedua pun terbakar. Cukup 3 kali. Biwasitati at-takarrur, kita berulang-ulang. Dengan sebab berulang-ulang tu kita pun kata api membakar, ataupun makan mengenyangkan, air menghilangkan dahaga. Ma'asihati at-takhallufi. Okey, ini poin utama nak bezakan adat dengan akal. Walaupun dengan berulang-ulang ma'asihati at-takhallufi, tetapi boleh berlaku sebaliknya. Ma'asihati at-takhallufi, serta sah berlaku sebaliknya. Contoh, kalau kita buat jadi sepanjang, tapi kita pernah dengar kisah. Contohnya, api kita buat kali pertama terbakar, api kita bakar kedua terbakar, ketiga buat kali 100 kali pun terbakar. Tapi kita pernah dengar kisah api tidak membakar Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Jadi oleh kerana wujud walaupun satu kisah api tidak membakar, ketika tu pernah berlaku sebaliknya. Ketika tu hukum tu adalah hukum adat, bukan hukum akal. Sebab apa? Hukum akal selama-lamanya takkan berlaku sebaliknya, mesti berlaku seperti yang disebut hukum akal. Sebab akal mesti putus. Tapi selagi mana hukum tu boleh berlaku sebaliknya. Pisau memotong, kita potong memang potong 2 kali pun terpotong, potong 100 kali pun terpotong. Tapi pernah dengar kisah yang pisau tidak berjaya menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Ketika tu pernah berlaku. Ataupun dalam tarikh kita biasa dengar mukjizat lah, perkara-perkara yang berlaku kepada para nabi yang berlawanan dengan adat. Jadi benda-benda tu adalah hukum adat. Jadi hukum adat ni kita katakan benda tu ya ataupun tidak berdasarkan pengalaman. Kita ulang 2-3 kali, dan perkara tu boleh berlaku sebaliknya. Ketika tu kita panggil hukum adat. Wa adami ta'siri ahadihima fil akhari albattata, dan benda tu tak memberi kesan. Contohnya pisau bukan pisau yang memberi kesan pada memotong satu perkara, bukan api yang membakar. Dengan itu i'tiqad ahli sunnah yang sunnah pada hukum adat. Benda tadi tidak memberi kesan kepada perkara yang satu lagi sama sekali. Batata. Okay. Macam mana ditafsirkan hukum adat? Hukum adat ni ada 4. Sebab apa dia kata kita isbatkan dari sudut ada ataupun tidak ada. Rabtu wujudin biwujud, kita ikatkan perkara ada dengan perkara yang ada. Ikatan perkara yang wujud dengan perkara yang wujud. Contohnya kita apa? Karabti wujudi syibai biwujudil akli. Contoh kita jatuhkan hukum, kita kata wujudnya kenyang dengan wujudnya makanan, wujudnya kenyang dengan wujudnya makanan. Itu hukum adat bahagian yang pertama. Kita ikatkan perkara yang ada dengan perkara yang ada. Bila ada makanan, adalah kenyang. Wujudnya kenyang dengan adanya makanan. Contoh tu memang jelas. Yang kedua, rabtu adam bi adam, ikat benda yang tidak ada dengan benda tidak ada. Contohnya kita kata karabti adami syibai bi adamil akli. Dia terbalikkan contoh tadi. Kita ikatkan hukum tidak kenyang sebab tidak ada makanan, tidak kenyang dengan tidak ada makanan. Ini semua contoh adat lah. Kemungkinan seorang tu boleh kenyang tanpa makanan. Warabtu wujudin bi adam, ikat perkara yang ada dengan perkara tidak ada. Contohnya karabti wujudil ju'i bi adamil akli. Dia pusing ayat yang sama ni. Seperti kita ikatkan wujudnya lapar dengan sebab tidak ada makanan. Dia tambah tidak. Tadi dia kata tidak kenyang, kata dia tukar bahasa Melayu jadi lapar. Jadi lapar ni perkara yang ada. Tadi kita kata tidak kenyang. Tidak kenyang tu perkara yang tidak ada. Dia kata lapar, benda yang ada. Maksudnya wujudnya lapar dengan tidak ada makanan. Yang terakhir, rabtu adamin bi wujud,
ikat di antara tidak lapar dengan sebab ada makanan. Boleh? Contoh sesudahnya sama je, dia pusing-pusing. Cuma apa? Dia nak berjaya taksim tadi yang boleh sampai 85. Ini taksim untuk hukum adat ada 4. Tadi kita dah jumpa 20, kat sini ada 4. Habis di situ hukum adat, titik di situ. Wa ammal hukmul aqli, hukum akli inilah topik perbincangan yang dikhaskan untuk ilmu akidah sebelum masuk perkara yang wajib, al-ilahiyat, an-nubuwat dengan as-sam'iyat. Sebab apa? Dalam al-ilahiyat kita akan bincang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat-sifat yang mustahil dan sifat-sifat yang harus. Dalam nubuwat pun kita akan jumpa sifat-sifat yang wajib bagi para nabi, yang mustahil serta yang harus. Jadi sebelum masuk kepada sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, perlu kenal apa dia al-wujub, apa dia al-istihalah, apa yang al-jawaz. Sebab apa? Wajib yang ada dalam hukum syarak tak sama dengan wajib yang ada dalam hukum akal. Bila kita sebut perkara yang wajib bagi para nabi, perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala, kemungkinan kalau orang tak dapat beza, dia ingat sama. Sebab apa? Kalau dalam bahasa Melayu dan kitab Jawi, dia akan gunakan istilah wajib ke atas dengan wajib bagi. Wajib ke atas tu dalam fiqh, dalam hukum syarak dia akan guna wajib ke atas seorang mukallaf tu bersembahyang. Maksudnya wajib ke atas, dia kena sembahyang. Dia kemungkinan dia malas tapi dia kena paksa diri dia kena sembahyang. Itu panggil wajib ke atas. Okey, tapi kalau kita jumpa dalam ilmu akidah, wajib bagi Allah Ta'ala, mustahil bagi Allah Ta'ala, harus bagi Allah Ta'ala. Wajib bagi Nabi, mustahil bagi Nabi, harus bagi Nabi. Bukan maksud dia Allah Ta'ala wajib bersifat dengan wujud, wajib bersifat, wajib ke atas Allah Ta'ala untuk dia layak menjadi Allah Ta'ala. Kalau kita terjemah itu salah. Dia kata wajib kepada Allah Ta'ala untuk dia layak menjadi Allah Ta'ala, menjadi Allah, untuk bersifat dengan wujud. Bukannya itu. Wajib bagi maksudnya Allah Ta'ala tak dapat tidak mesti bersifat dengan sifat-sifat ini. Nabi, para Nabi tak dapat tidak mesti bersifat dengan sifat 4. Maksudnya sifat tu tak dapat lari daripada dia. Wajib yang dimasukkan dalam hukum akal ni wajib yang mesti ada dalam diri dia, bukan wajib yang ke atas dia seperti ada dalam hukum syarak. Kalau kita wajib ke atas, mungkin orang lain wajib, mungkin peringkat budak-budak dia faham. Bila kita tak syarah elok dia faham. Wajib bagi Nabi maksudnya Nabi tak boleh menipu. Dia pakai faham itu wajib, Nabi mesti cakap benar. Padahal memang lidah para Nabi tak boleh menipu. Kalau dia nak tipu pun tak boleh. Sebab wajib tu ada pada diri dia, sifat yang ada pada para Nabi. Sebab kalau dia adalah hukum akal, dia akan menyebabkan kepada dia utusan kepada Allah dan sebaliknya. Itu perlu kita bezakan di antara al-wujub dalam hukum syarak dengan al-wujub dalam hukum akal. Okey. Tapi yang kita akan bincang dalam ilmu akidah, taksim hukum akli inilah. Jadi hukum syarak dengan hukum adat tadi tak ada kesan apa-apa. Okey, wa ammal hukmul akli fahuwa isbatu amrin aw nafyuhu min ghairi tawaqqufin ala takarrurin wala wad'i wadi'in. Hukum akal macam mana kita nak kenal dia? Menentukan satu perkara ataupun menafikan satu perkara tanpa terhenti kepada ulang-ulang. Dia nak tolak hukum adat lah. Sebab benda yang perlu kepada ulang-ulang ni hukum adat. Contoh hukum adat ni semata-mata sekali kita tak boleh cakap benda tu hukum adat. Selepas berulang 2-3 kali baru kita boleh kata hukum tu adat. Tapi dia kata hukum akli ni tak perlu berulang, cukup dengan sekali. Wala wad'i wadi'in, dan tak perlu juga kepada mana-mana perletakan wadi'. Dia nak tolak hukum syarak. Sebab hukum syarak ni perlu datang daripada Allah Ta'ala ataupun Nabi. Jadi hukum akal ni memang semata-mata bergantung dengan akal. Tak perlu kepada satu perkara yang berulang-ulang. Sebab perkara yang berulang-ulang tu kita namakan sebagai hukum adat. Tak perlu juga istilah-istilah yang didatangkan daripada Allah Ta'ala ataupun para Nabi. Sebab itu kita panggilkan sebagai hukum syarak. Semata-mata akal telah menghukumkan perkara tersebut adalah hukum akli. Okey, dia ada 3. Wa aqsamuhu salasatun al-wujubu wal-istihalatu wal-jawazu. Okey, daripada 3 ni lah kita akan jumpa dalam ilahiyat 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 yang harus. Pada nubuat kita akan jumpa 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus bagi para rasul. Keluar daripada situ berapa? 50 kan? 41 campur 9, 50 aqaid, aqaidul khamsin kita panggil. Okey, apa dia wajib?
Okay. Wajib di sini tak sama dengan wajib yang dalam hukum syarak. Wajib di sini ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Okey, ni tarikh dia. Perkara yang wajib bagi Allah, perkara yang wajib bagi Nabi. Apa dia? Perkara yang tidak dapat digambarkan pada akal, perkara tu tak wujud. Kita tak dapat gambarkan Allah Taala tak bersifat dengan wujud. Kita tak dapat gambarkan Allah Taala tidak bersifat dengan qidam. Kita tak dapat gambarkan Nabi tidak bersifat dengan sidik. Maksudnya akal tidak dapat menggambarkan tidak ada perkara tersebut. Ketika tu kita panggil al-wajib. Imma daruratan. Tadi ana bagi contoh untuk membuang ilahiyat, tapi dia bagi contoh yang luar sama sekali. Sama ada perkara tu kita tak dapat gambarkan secara langsung tanpa kita fikir. Darurah ni maksud apa? Imma daruratan ni tak perlu kepada dalil. Darurah ni sejenak kita fikir, kita faham terus. Tak perlu kepada dalil, kita faham perkara tu mesti ada. Contoh dia katahayyuzi lil jirmi masalan. Kata tak perlu kepada dalil, perkataan tu pun tak faham dah. Katahayyuzi lil jirmi tu maksud dia apa? At-tahayyuz tu mengambil ruang. Seperti mengambil ruang lil jirmi tu bagi benda yang berbentuk jirim. Bentuk mana-mana jirim yang berjisim lah, mesti mengambil ruang. Orang cakap kita mana-mana jirim mesti mengambil ruang yang full. Bila duduk sini mesti dia ambil ruang dia. Kalau kita tukar sini dia ambil ruang. Perkara yang berjirim mesti mengambil ruang. Perlu pada dalil? Tak perlu. Akal kita dengar terus kita mengiyakan perkara tu wajib. Tak dapat hilang mengambil tempat daripada mana-mana jirim. Memang kita itlak benda tu secara langsung tanpa perlukan pada dalil. Kalau orang tu berakal. Wa imma nadaran, kemungkinan kita dapat isbatkan, kita dapat gambarkan benda tu mesti ada, tapi selepas kita lalui frasa dalil. Kita dah lalui dalil mukaddimah pertama, mukaddimah yang kedua, last sekali baru kita tahu ya, memang perkara tu mesti ada, tak boleh tidak ada. Contohnya kawujubil qidami li maulana jalla wa ala. Seperti orang cakap kita Allah Ta'ala wajib bersifat dengan qidam. Allah Ta'ala wajib bersifat dengan qidam. Kalau orang tu baru masuk Islam, Allah Ta'ala wajib bersifat dengan qidam. Dia nak akhir sekali dia akan percaya sampai perkara tersebut adalah wajib. Mesti Allah Ta'ala bersifat qidam. Tak dapat digambarkan Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qidam, tetapi setelah melalui dalil-dalil akli yang panjang. Jadi perkara tu kita panggil nazaran. Nazaran tu maksudnya memerlukan dalil dan penelitian. Daruratan, bila kita dengar terus kita faham. Contoh, kalau contoh lain kita bagi, orang cakap kita 1/2 daripada 2. Satu, biasa di antara contoh-contoh kita Jawi, contoh kita Arab lain dia bagi contoh dia 1/2 daripada 2. Tak ada orang fikir 1/2 daripada 2. Terus kita panggil daruratan, dia faham wajib. Memang 1/2 daripada 2. Tapi lah contoh orang cakap 2 negatif matematik yang panjang. Kita jangan ambil contoh akidah, ambil contoh luar pada akidah. Contoh cakap 1 ni 1/4 daripada 1 ikulah sebut je nama, jadi panjang lah. Kalau istilah bahasa Arab dia panggil rubu'i ushuril arba'in. Dia panggil istilah 40 tu 1/4 daripada 1/10 daripada 40 dipecahkan lah. Lain-lain keluar keputusan dia 1 juga, tapi perlu kepada penelitian. Ketika itu kita panggil nazari. Dia bagi contoh akli lah, bukan contoh akidah. Okey, itu wajib. Tapi nazari dan daruri, kita panggil dalam mantik kita akan jumpa nazari dengan daruri. Daruri ni perkara yang tak perlu dalil. Nazari ni perlu kepada dalil. Berbeza daripada orang kepada orang lain. Contoh kita buat contoh matematik susah, dia tu PhD matematik, memang sengih je lah. Jadi kemungkinan perkara nazari pada seseorang daruri kepada orang yang lain. Jadi daruri dan nazari tu melihat kepada orang tertentu lah. Kemungkinan seorang tu sampai peringkat semua perkara daruri bagi dia. Dia dengar je terus, dia tak perlu kepada dalil. Yang kedua wal mustahil. Apa dia mustahil? Ma la yutasawwar. Okey, mustahil ni memang tak ada kita jumpa dalam syar'i dan kita tak jumpa dalam adat. Yang cuma kita jumpa al-wajib. Al-wajib adalah hukum syarak. Jadi kita perlu bezakanlah wajib dalam hukum syarak dan wajib yang ada dalam hukum akal. Okay, mustahil tak apa. Mustahil ni perkara yang kita tidak dapat gambarkan dalam akal adanya perkara tersebut. Okey, akal kita
tak dapat nak gambarkan perkara tersebut wujud. Contohnya kita ambil sifat yang mustahil bagi para nabi. Contohnya al-kadhib, mustahil bagi para rasul. Sebab apa? Mustahil kita gambarkan wujudnya kadhib dalam diri para nabi. Okay, contoh dia bagi sini, imma daruratan, sama ada perkara tu kita dapat hukumkan dia tu mustahil secara sekali lalu tanpa perlukan dalil. Contohnya tadi, kata'arri al-jirmi anil harakati was sukun. Ta'arri itu maksudnya kosong lah. Kosong jirim. Jirim ni mana-mana benda yang berjisim lah. Kosongnya jirim daripada gerak dan diam. Orang cakap dia tu jirim, tapi dia tak gerak. Dia tak senyap. Orang cakap satu perkara tu, dia tak gerak, dia tak senyap. Akal kita dapat tolak secara spontan, mustahil. Satu perkara tu mesti gerak ataupun senyap dalam satu masa. Maksudnya dalam satu masa mesti dia gerak ataupun senyap. Bila orang cakap kat kita, benda tu tak bergerak, tak senyap, jadi akal kita akan dapat tolak tanpa perlukan kepada dalil. Itu panggil daruratan. Wa imma nazaran, ataupun perlu kepada dalil. Contohnya kasyariki li maulana jalla wa azza. Orang cakap Allah Ta'ala ada sekutu bersamanya. Ketika tu perlu kepada dalil untuk kita tolak Allah Ta'ala hanya esa. Tapi perlu lalu kepada dalil-dalil. Boleh. Yang terakhir, wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Yang terakhir, perkara yang harus. Kita jumpa ni perkara yang harus bagi Nabi, perkara yang harus bagi para rasul. Perkara yang sah pada akal kita untuk kita isbatkan benda tu ada ataupun tidak ada. Contoh, imma daruratan, sama ada secara tak perlu fikir, kal harakati lana. Contoh kita kata kita bergerak, manusia bergerak, perkara tu harus, orang boleh terima secara harus, kita bergerak. Wa imma nazaran kalau kita isbatkan harakah bagi diri kita, ketika tu kita panggil perkara yang harus pada akal. Kita boleh bergerak, kita boleh senyap. Wa imma nazaran, ataupun perlu kepada dalil. Contohnya kita kata Allah Ta'ala kata'zibil muti', Allah Ta'ala mengazab hambanya yang melakukan ketaatan. Wa ithabatil asi, ta'zib itu maksudnya mengazab, al-muti' hamba yang taat. Wa ithabatil asi, ataupun memberi pahala kepada hamba yang melakukan dosa. Sebaliknya lah yang kita faham, hamba yang taat dia azabkan, hamba yang melakukan maksiat dia beri pahala. Benda ni harus pada akal di sisi ahli sunnah, tak harus pada Mu'tazilah. Harus pada akal di sisi ahli sunnah. Allah Ta'ala nak azabkan hamba dia yang melakukan ketaatan, memberi pahala kepada hamba dia yang melakukan maksiat. Tetapi bila sekali dengar, kalau kita tingkat orang awam, Allah Ta'ala harus mengazab hamba-Nya yang melakukan kebaikan, memberi pahala kepada hamba-Nya yang melakukan maksiat, akal kita tak dapat terima sekali lalu. Mesti perlukan kepada dalil. Macam mana? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ni berkuasa, kita ni hamba dia lah sekali. Harus Allah Ta'ala nak lakukan tasarruf, Allah Ta'ala nak lakukan apa-apa saja pada hamba dia. Itu contoh al-jaiz. Sampai di situ, wa isabati al-asi. Dekat situ habis al-muqaddimah yang pertama. Boleh? Yang seterusnya itu muqaddimah yang kedua. Okay, ada soalan untuk muqaddimah yang pertama? Okay, anda pun kali pertama, kalau ada apa-apa laju ke slow ke, bangun kali pertama bagi dia orang macam boleh faham. Ada yang tak faham kita ulang lagi. Kalau orang buat solat itulah maksudnya dia kata hukum, benda tu harus. Allah Ta'ala memberi pahala kepada orang yang melakukan kebaikan dan mengazab orang yang melakukan kejahatan. Dari segi akal, sebenarnya kita bila sebut Quran ataupun hadis tu lah termasuk syarak. Dari segi akal, bila kita ngaji ilahiyat, Allah Ta'ala, kita ni hamba dia, Allah Ta'ala boleh nak seksa hamba dia yang melakukan ketaatan, boleh dia nak bagi pahala kepada hamba dia yang melakukan maksiat. Akal, buang syarak, buang lain. Bila akal lah sekali kita guna dalil akal lah sekali, memang jatuh hukum dia harus. Bila harus, tapi dengan dalil. Okay. Bila dah habis, selesai lah, kita pun mengiyakan benda tu adalah harus. Tapi kalau kita masukkan syarak ambil peranan, bila syarak ambil peranan dalam masalah ni, Allah Ta'ala ada janji kan orang yang melakukan kebaikan ni masuk syurga,
orang yang melakukan kejahatan ni masuk neraka. Ketika tu jatuh hukum tersebut wujub. Tapi wujub tadi kita bagi wujub aradi, benda yang baru datang. Asalnya hukumnya harus, tapi sebab Allah Ta'ala janji kat dalam Quran. Tapi bila sebut Quran dengan sunnah, benda tu syarak. Sekarang kita bincang hukum akal. Tapi dengan sebab syarak wajib kan, ketika tu baru jadi wajib. Tapi tadi dia bagi contoh untuk semata-mata akal. Semata-mata akal, Allah Ta'ala memang boleh nak azab, boleh nak bagi pahala. Tapi kalau masukkan Quran dan peranan, memang sebaliknya lah, Allah Ta'ala wajib. Tapi kalau ikut perbahasan khas pun ada perbahasan dia. Adakah Allah Ta'ala, ada khilaf, wajib menunaikan janji dia? Adakah Allah Ta'ala wajib menunaikan janji dia? Sebab inna Allah la yukhliful mi'ad. Ada perbincangan. Kalau dalam Jawharah ada satu bab panggil al-wa'du wal-wa'id. Dia pecahkan janji baik dengan janji buruk. Adakah Allah Ta'ala boleh menyalahi janji? Yang paling betul sekali, dia tak boleh menyalahi janji baik, tapi boleh menyalahi janji buruk. Apa maksudnya? Kalau Allah Ta'ala dah janjikan syurga, tetap syurga. Tapi kalau kata neraka, mungkin Allah Ta'ala boleh tarik masuk syurga. Itu yang, tapi ada khilaf. Ada yang kata tak boleh lawan dua-dua. Dua-dua Allah Ta'ala kena ikut. Ada yang kata tak perlu. Ada yang kata lah sekali tengah-tengah, jalan tengah. Janji baik Allah Ta'ala wajib. Janji buruk kemungkinan Allah Ta'ala boleh tukar menjadi baik. Tapi itu selepas sandarkan syarak. Tapi semata-mata akal hanya mengharuskan perkara itu. Ya. Boleh tak Allah Ta'ala matikan kita, atau wajib kalau Allah Ta'ala matikan kita dari hukum akal? Daripada sudut akal dia masuk dalam al-jaiz, hukum tu. Sebab fi'lu mumkinin, kita ni, kita dalam mukadimah kelima nanti kita ada panggil mukadimah al-mumkinat. Mukadimah al-mumkinat ni perkara-perkara yang mungkin. Kita semua ni kita termasuk dalam perkara yang mungkin. Mungkin ni sama ada mawjud ataupun ma'dum, tapi kita tak bincang ni. Allah Ta'ala menjadikan perkara yang mungkin ataupun meninggalkan di dalam kuasa, dalam al-jaiz, perkara yang harus. Maksudnya dia nak cipta boleh, dia nak kekalkan tidak ada pun dalam kuasa harus, dalam hukum harus, dalam taksim al-jaiz, bukan dalam al-wujub, bukan dalam al-istihal. Asal hukum, bila dalam asal hukum. Ya. Ada dua soalan. Kalau pertama, masa yang akad tu ada sebut boleh berlaku sebaliknya, tapi tak memberi kesan. Apa maksud tak memberi kesan? Okey, boleh berlaku sebaliknya. Okey, itu perbezaan titik penting di antara adat dengan akal. Kita bagi sihhatit takhalluf. Kalau adat maksudnya memang kebiasaannya, kalau kita sendiri buat 1000 kali pun benda tu terjadi. Tapi kita pernah dengar benda tu berlaku sebaliknya kan. Jadi benda tu pernah berlaku sebaliknya tu menyebabkan perkara tu kita akan sandarkan hanya kepada adat. Tapi masalah tu, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, kita tak sandarkan kesan kepada, contoh kita tak boleh nak katakan pisau tu yang memberi kesan kepada satu daging tu terpotong. Tu maksudnya dalam hukum adat, pertama sekali kita akan isbatkan hukum tu setelah berulang kali. Dan berulang kali syarat yang kedua, perkara tu boleh berlaku sebaliknya. Pisau memotong, tapi pernah pisau tidak memotong. Yang ketiga, kait dalam benda tu macam sampingan lah. Perkara yang perlu kita faham dalam hukum adat, kita tak boleh nak i'tiqad perkara tersebut memberi kesan kepada perkara yang satu lagi. Contoh kalau kita bagi contoh pisau dengan daging, kita tak boleh i'tiqad pisau tu yang memotong daging tersebut, sebab taksir tu hanya kembali kepada Allah Ta'ala. Mana kepada Allah Ta'ala, Allah mengizinkan dia potong? Ya, Allah Ta'ala cerita kudrat ketika memotong, bukan pada pisau. Soalan yang kedua, maksud memakbulkan doa tu tak semestinya memberi apa yang kita minta 100% tu, dia masuk perbahasan mana? Maksudnya dalam perbahasan, maksudnya macam mana kita kalau dalam lingkungan hukum akal, masuk dalam al-jaiz juga. Al-jaiz kan? Semua tu kembali kepada fadl dengan ihsan Allah Ta'ala, bentuk-bentuknya tu. Ada perbahasan itu ya? Maksud memakbulkan itu dalam bila masuk dalam kitab Jawharah pun ada satu bab doa. Ada perbahasan itu lah. Ada. Tapi dalam kitab ni tak ada. Sebab tu sampai. Okay, ada situ untuk mukadimah yang pertama. Kita tadi nak cakap, kalau kita masuk dalam syarak, Imam Saruqusti dia
taksimkan hukum ni boleh capai 85 kan. Okey, tapi kalau kita tengok lambatan tadi, dalam hukum syarak kita jumpa 5. Lepas tu hukum wad'i yang 3 tadi, dia kata 3 kali dengan 5 jadi 15. Di dalam hukum syar'i ada 20 kan. Okey, dalam hukum adi cuma ada 4. Jadi 20 baru 24 lah. Dan hukum akli ada 3, wujub, istihalah dan jawaz. Jadi berapa? 27. Tapi Imam Saruqusti dalam syarah ada bawa sampai 85. Berapa tak ada? 45, 53 lah. 53 lagi ada dalam syarah. Kalau nak tengok, terus pergi ke peta 85. Muhaqqiq Dr. Jamal Farouk, dia buat dalam peta minda, muka surat 85 dengan 86. Itu gambaran 87 sampailah 92 tu dia bagi contoh untuk setiap satu. Okay, dia pecahkan hukum syar'i. Dia ikut taksim lah, hukum syar'i, hukum adi dengan hukum akli. Hukum syar'i dia pecahkan kepada 3. Itulah. Yang tu memang tak wujud lah dalam matan. Tasawuri, tasdiqi, daruri, nazari, al-wajibi zati. Jadi kita pun tak sesuai sini lah. Kalau sentuh ibarat kita dah ngaji mantik dalam tauhid, dalam semua benda jadi masuk. Tapi macam tu lah Imam Saruqusti boleh sampai kepada 85. Dan taklifi tu dia tambah bawah tu, dia tambah sahih, dia tambah fasid, dia tambah khilaful aula. Tadi anda nyatakan beza di antara khilaf aula dengan karahah. Dan dia tambah rukhsah dan azimah. Okay, yang sebelah tu ada tengok al-wad'i, kita ada sebab, kita ada syarat dan kita ada mani'. Setiap satu tu letak bagi setiap hukum. Jadi kat situ ada 15. Itulah. Itu bahagian ni kalau nak tengok macam mana boleh jadi 85. Nak tengok syarah ada apa perkara yang ni. Ada soalan ni untuk hukum mukadimah yang pertama? Tanya je, InsyaAllah. Kalau tak boleh, Al-Fatihah dah. Ya. Hukum wad'i pada perkara mubah. Hukum wad'i pada mubah. Anda masuk muka surat tu yang ada peta tu. Masa surat apa ni? Dia muhaqqiq dah bagi contoh semua. Mubah. Hukum wad'i bagi mubah. Kita masuk muka surat 89. 89, anda tengok nombor 47 yang dalam kotak-kotak. Muka surat 47, muka surat 89, kotak yang ke-47. Yang pertama dia bagi sebab bagi satu perkara yang mubah. Contohnya nikah. Dia bagi contoh dia al-aqdu. Syarat kepada satu-satu perkara mubah, dia bagi contoh itu khuluul aqdi anil mani'. Akad tersebut sunyi, tak ada sebarang perkara yang menghalang. Yang ketiga dia bagi al-mani'u lil mubah wuqu'un nikah fi iddati masalah. Berlaku nikah dalam iddah. Dan yang sebab bagi kesan daripada dua sudut. Ketika ada, hukum ada. Ketika tidak ada, hukum tak ada. Syarat bagi kesan ketika tidak ada. Ketika tidak ada syarat, tidak ada hukum. Tapi ketika ada syarat, tak semesti hukum akan ada ataupun tidak. Manik memberi kesan ketika ada. Bila adanya manik, hukum tak ada. Hukum tidak akan ada. Tapi ketika tidak ada manik, tak semestinya hukum tu ada ataupun tidak ada. Hukum wad'i. Contoh semua ada lah. Kalau sampai ke 85 tu ada kat situ. Boleh? Ada apa-apa? Kita masuk mukadimah yang kedua. Ha? Ya? Kalau ada yang perlu ulang, kita ulang mukadimah pertama. Okey semua. Kalau kita ambil basic kita ambil yang hukum syarak
5 taklifi tadi. Lepas tu kita ambil 3 wad'i. Wad'i tu kena kali dengan 5 lah. Sebab hukum wad'i ni tanda yang Allah Ta'ala letakkan untuk wujub, untuk mubah, untuk mandub. Jadi kat situ dah ada 20. Bila masuk hukum adi tadi 4 je lah. Kita ikatkan wujud dengan wujud. Kata lapar bila tu macam tadi, kalau lapar, kalau tidak, kenyang, pusing, lapar, kenyang, tidak lapar dengan, ada 4. Nah, sekali jadi hukum akal 3 lah. Al-wujub, al-istihalah dan jawaz. Yang penting bezakan di antara wajib dalam hukum akal dengan wajib yang ada dalam hukum syarak. Sebab kita yang akan bincang dalam kita ni wajib, yang kita terjemah dalam bahasa Melayu, kalau kita jumpa wajib bagi, bukan wajib ke atas. Wajib bagi Allah, wajib bagi para Nabi, wajib bagi. Perkara tu akal tak dapat nak terima sebaliknya. Mesti ada. Kalau wajib atas, itu yang syarak. Itu wajib ke atas seorang mukallaf bersembahyang. Maksudnya perkara tu, kita kata wajib seorang mukallaf bersembahyang, mungkin dia malas, tapi dia kena paksa diri dia sembahyang. Tapi wajib bagi ni, akal kita tak dapat gambar para Nabi tidak bersifat dengan benar. Bukan Nabi ni kena bersifat dengan sifat benar. Cara kita nak terjemah, kalau kita nak terjemah, mungkin kita terjemah ke budak macam tu. Nabi ni wajib kena Nabi bersifat dengan benar. Oh, ada Nabi. Tak, sebenarnya Nabi ni tak tergambar dekat akal kita ni dia menipu. Memang benar tu berlekat dengan diri dia. Tanpa, memanglah kita tak dapat nafikan ikhtiar, tapi nak kata benda tu wajib ada pada diri dia. Bukan wajib ke atas dia bersifat dengan benar. Wajib menyampaikan. Maksudnya Nabi mesti benar, mesti menyampaikan, mesti cerdik, mesti. Kita terjemah dengan mesti. Kan kata perlu, bukan kita kata perlu. Kalau kita dalam hukum syarak tu kita kata perlu. Tengok itulah. Cuma daripada sudut beza, contohlah nampak Nabi, kita tak nafikan lah. Contoh beza Nabi dengan para malaikat, kan? Para Nabi dengan malaikat. Wajib yang ada pada para Nabi, contoh wajib Nabi bersifat dengan ismah ataupun amanah. Wajib yang ada pada Nabi bersifat dengan ismah ni, bersifat dengan amanah ni, wajib mesti ada pada diri dia. Tapi kita tak nafikan ikhtiar untuk Nabi ada putrah untuk melakukan sebaliknya. Tapi kalau para malaikat, ismah yang ada pada malaikat ni berbentuk jibillah kita panggil, maksudnya memang tak boleh. Kalau malaikat nak buat maksiat pun memang tak boleh. Allah Ta'ala cipta dia memang untuk melakukan ketaatan semata-mata. Para Nabi kita kata wajib dia bersifat dengan ismah, tapi kudrat dia ada, boleh melakukan maksiat tapi tak berlaku. Itu beza di antara kita nak bezakan wujud ismah yang ada pada Nabi dengan malaikat. Contoh nak bagi, sebab anda takut apa? Takut bila anda sebut tadi tergambar Nabi dengan malaikat tu macam sama. Tak, ada beza di situ. Beza dia, kita tak nafikan ikhtiar. Boleh berlaku pada Nabi tapi tak berlaku. Boleh berlaku tapi tak berlaku. Tapi malaikat dia nak buat pun takkan berlaku, sebab Allah Ta'ala cipta dia dalam bentuk ketaatan. Memang takkan terkeluar daripada hukum adi. Okey. Hukum adi, fahuwa ithbatur rabti, surat 19. Ithbatur rabti baina amrin wa amrin wujudan wa adaman. Kita tetapkan ikatan satu perkara dengan satu perkara, sama ada kita kata ada ataupun tidak ada. Hukum ni, sebab takrif hukum secara mutlak tadi kita sebut apa? Kita isbatkan ataupun kita nafi. Jadi memang belega di antara dua tu lah. Hukum adat, sama ada kita isbatkan ikatan di antara dua perkara dalam bentuk wujud dalam bentuk kedua-duanya ada, ataupun kedua-duanya tidak ada, ataupun ada dengan tidak ada dengan ada. Tapi hukum tu hanya terbit setelah kita melalui dua proses. Yang pertama, proses benda tu berulang-ulang. Contoh benda tu tak pernah wujud, itu kita buat eksperimen. Kita buat, contoh kita kat makmal kita buat eksperimen. Kita buat eksperimen, contohlah campur bahan ni dengan bahan ni, terhasilnya satu benda. Semata-mata dengan sekali, kita tak boleh nak isbatkan lagi benda tu adalah hukum adat. Kita buat kali kedua, keluar rizak yang sama. Kita buat kali yang ketiga, keluar rizak yang sama. Ketiga tu sabitlah hukum tersebut adalah hukum adat. Contoh saya kata, buat dalam 1000 kali, kali yang ke 99 contohnya berlaku sebaliknya. Memang itulah hukum adat. Sebab apa? Hukum adat terisbat dengan berulang-ulang, ma'asih hati takhalluf, beserta boleh jadi sebaliknya. Tapi mungkin jadi sebaliknya tu teramat jarang.
Contoh saya kata tadi, kalau pisau memotong, memang kita potong pun semua buat 1000 kali pun akan potong. Tapi kita makruf ada kisah yang pisau tidak memotong ketika Sayyidina Ismail alaihissalam. Macam tu juga api yang bagi contoh tadi. Itu dhabit sihatit takhalluf. Sihatit takhalluf ni benda tu boleh berlaku sebaliknya. Okay, dengan sebab berlaku sebaliknya itulah dia terkeluar daripada hukum akal. Sebab hukum akal, marilah berjuta kali sekalipun, result dia sama. Hukum akal ni sebab sandaran dia adalah akal, dia takkan berlaku sebaliknya. Bila berlaku je sekali sebaliknya, terus kita akan keluarkan benda tu daripada hukum akal ke hukum adat. Sebab setengah orang dia tak dapat nak bezakan hukum adat dengan akal. Sekali je benda tu berbeza, terus hukum adat. Sebab hukum akal sama sekali tidak akan berbeza dia punya result dia. Yang terakhir tu, wa adami ta'siri ahadihima fil akhari al-battata tu, Imam Sanusi nak bagi tahu i'tiqad an-najin, i'tiqad orang yang berjaya Ahli Sunnah wal Jamaah, dia tidak mengisbatkan taksir, kesan kepada perkara. Sebab bila kita sebut hukum adat, kita isbatkan dua perkara. Maksudnya dia tak isbatkan kesan satu benda tu pada benda yang lain. Contoh dia pisau dengan potong, walaupun berlaku setelah 1000 kali, hanya sekali je yang berlawanan. Dia kata 999 kali sama sekali kita tidak kata pisau tu yang memotong, tapi Allah Ta'ala yang memotong dengan antaraan pisau tadi. Allah Ta'ala mencipta kudrah ketika memotong, bukan pada pisau tadi. Itu yang dimaksudkan dengan wa'adami ta'siri ahadihima fil akhari al-battata. Semata-mata masukkan dalam takrif untuk menyatakan i'tikad kita dalam Ahli Sunnah, sama sekali kita tak isbatkan kesan kepada benda tadi. Al-battah Sama sekali. Al-battah sama sekali. Sihat ini takhalluf ni sama ada dia datang daripada syarak Maaf sihat takhalluf, maksudnya benda tu boleh berlaku sebaliknya. Bagilah apa-apa contoh pun. Macam tadi kita bagi contoh yang senang kan. Tak, benda yang biasa berlaku dari depan mata kita ni lah, ada yang berlaku ni. Sebab kita dapat menerima memang benda tu memang kebiasaannya berlaku macam ni, tapi jarang-jarang 1/1000 kali, 1/1,000,000 kali berlaku sebaliknya. Contohnya itu dimasukkan ma'asihati takhalluf. Walaupun takhalluf tu tak berlaku sekali pun. Ya. Dia beza macam hukum haji dengan ni ada persamaan haji maupun hukum akal jaiz. Jaiz dengan Tak tahu macam jaiz pada akli. Sama dengan sama dengan hukum haji. tak, itu beza daripada hakim lah. Sebenarnya kalau kita tak nak bercampur di antara syarak adi dengan akli. Terus anda kata setiap hukum memerlukan kepada hakim, mahkum bihi, mahkum alaihi dengan nisbah hukumnya. Kalau tak faham yang tiga tu tak apalah, tak penting. Yang penting hakim. Macam mana kita tak nak bercampur di antara hukum syarak, hukum adat dengan hukum akal. Tengok dia punya hakim. Hakim yang menyebabkan satu hukum tadi dikeluarkan. Kalau hakim tu syarak, terus masuk hukum syarak. Kalau hakim tu adat, masuk dalam hukum adat. Kalau hakim tu akal. Jadi perkara yang jaiz dalam taksim hukum akli, anda tak boleh bawa datang contoh yang hakim dia adalah adat ataupun hakim dia adalah syarak. Kena buat bagi contoh-contoh yang hakim dia adalah akal. Contoh tadi dia bagi contoh, kita katakan kita bergerak. Haruslah kita bergerak. Kata saya bergerak, harus. Tapi siapa yang menentukan perkara tersebut? Akal kita lah, mengatakan kita bergerak ataupun diam. Sebab itu hakim dia adalah akli. Aku salah masuk yang kedua. Sebab yang kedua ni agak besar. Sebab muqaddimah af'alul ibad. Kalau masuk ni tak akan jadi 15 minit lah. Cuma mungkin boleh bagi gambaran muqaddimah yang kedua. Ada soalan lagi muqaddimah yang tahu? Muqaddimah yang kedua ni boleh kata dalam 8 muqaddimah ni, muqaddimah yang paling merupakan bala yang paling besar. Tapi dia tak banyak sangat dalam bahasan dia. Cuma agak suka. Sampailah sekali pun kita tak dapat nak sakit pun masa air. InsyaAllah anda pun tahu anda akan dapat soalan yang pelik dan anda tak mampu jawab. Sebab memang last kali kita nak bincang apa? Okey, hamba atas muka bumi ni, perbuatan yang kita lakukan ni, sebenarnya siapa yang lakukan? Kita ke Allah? Itu perbincangan. Sudahnya walaupun banyak, last kali balik kepada 3 golongan, sama ada Qadariyah, Jabriyah ataupun kita Ahli Sunnah wal Jamaah.
Tapi kita nak tahqiqkan ahli sunnah wal jamaah tu memang agak sukar apa yang dia masukkan dengan. Bolehlah nampak clue-clue, tapi kalau kita last sekali akan keluar, kita nampak kita pun terpaksa sebenarnya. Itulah. Cuma mungkin kita boleh bincang macam lepas esok. Cuma okay. Gambaran amnya kita ada Qadariyah, Jabriyah dengan ahli sunnah. Yang pertama Jabriyah. Jabriyah ni maksudnya paksa. Maksud al-jabr paksa, Jabariyah paksa. Maksudnya dia kata apa? Allah Ta'ala, first kali sebelum masuk ni, kita perlu bezakan di antara setiap hamba dalam muka bumi, dia ada dua af'al. Sebab ada af'al ikhtiyariyah, kita ada af'al ittirariyah. Ini sebelum kita masuk esok lah. Setiap hamba ni mesti ada af'al ikhtiyariyah dengan ittirariyah. Ikhtiyariyah ni yang berbentuk ikhtiyari, yang kita ada pilihan nak buat atau tak. Ittirari yang terpaksa. Contoh kalau kita terlalu sejuk, tangan kita bergetar, kan? Contoh terlalu sejuk bergetar, orang ketuk lutut kita, tiba kaki kita gerak, apa-apalah yang kita panggil, bahasa Melayu kita panggil gerakan apa? Itulah. Maksudnya bukan kita punya kehendak lah. Okey, ittirari ni tak ada satu khilaf pun daripada sudut mana mazhab sekalipun, ahli sunnah ke Mu'tazilah ke Qadariyah ke, semua setuju. Kalau ada yang berlawanan masalah itu, orang tu gila lah. Semua setuju bahawasanya benda tu datang daripada Allah Ta'ala. Memang secara mutlak tak ada berlaku khilaf. Jadi khilaf yang kita nak sebut af'al ibad ni, af'al ibad al-ikhtiyariyah, dia berbentuk ikhtiyari. Maksudnya al-ittirari, getar tangan, apa-apa gerakan yang lain tu, semua tak ada khilaf di sisi mana-mana mazhab. Semua mengatakan daripada Allah Ta'ala. Yang berlaku khilaf hanya pada ikhtiyariyah. Okey, dah al-jabriyah yang kita kata masuk paksa tadi, dah nama pun paksa. Dia tak bezakan di antara ittirariyah dengan ikhtiyariyah. Seperti mana dia kata ittirariyah daripada Allah Ta'ala, seperti juga dia kata ikhtiyariyah pun daripada Allah Ta'ala. Hamba tak ada apa-apa. Hamba ni macam boneka je atas muka bumi ni. Disamakan seperti kita kata helaian bulu burung kita ikat dekat tali, mengikut angin. Kalau angin tu ke kanan lah dia, ke kiri lah dia. Itu pendapat yang pertama lah, yang paling teruk lah dia kata. Yang kata paling teruk tak juga. Tapi dia sandarkan semua tu kepada Allah Ta'ala, baik buruk, ikhtiyari ke, ittirari ke, semuanya pada Allah Ta'ala. Nampak baik? Nampak baik betul tak? Betul lah, nampak baik lah. Sebab dia kata semua, maksudnya hamba ni memang tak ada kuasa langsung. Zahirnya nampak baik. Sebab dia kata semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Tapi apa yang terjadi dengan i'tiqad tersebut? Dia menafikan taklif. Macam mana kita nak kata manusia tu mukallaf? Macam mana kita nak namakan manusia tu taat dan manusia tu melakukan maksiat? Atas dasar apa Allah Ta'ala nak bagi syurga atas satu? Kalau dia kata semuanya datang daripada, maksudnya dalam tidak sedar dia telah menafikan taklif dengan pendapat dia tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Qadariyah. Al-Qadariyah. Qadariyah ni dua sebenarnya. Ini yang Qadariyah ni maksudnya Qadariyah yang kedua. Qadariyah ni, Qadariyah yang pertama. Qadariyah ni dia isbatkan ikhtiyar ini semata-mata kepada hamba. Kata apa yang kita lakukan ni semuanya datang daripada kita sendiri. Sebab apa? Dia terlalu nak isbatkan taklif tu lah. Sebaliknya yang tadi, bila Allah Ta'ala taklifkan hamba dia, bila kata mukallaf, mestilah perbuatan tu 100% daripada hamba tu sendiri. Barulah layak nak kata hamba tu melakukan kebaikan ataupun keburukan. Jadi dia isbatkan semata-mata qudrah tu, qudrah yang berlaku pada hamba. Qudrah ikhtiyariyah itu adalah ciptaan hamba, bukan daripada Allah Ta'ala. Itu yang Qadariyah. Ahli sunnah ambil jalan tengah yang kita lah, ambil jalan tengah. Dia kata semuanya ittirari memang secara itlak daripada Allah Ta'ala, ikhtiyari ni daripada Allah, tetapi ada campur tangan, kita panggil usaha lah, usaha daripada hamba, dia panggil al-kasbu, panggil muqaranah al-qudrah al-hadisah bil maqdur. Ketika Allah Ta'ala menciptakan perbuatan tersebut, ada al-kasbu daripada hamba tersebut untuk memilih, untuk melakukan ataupun tidak. Tanpa al-kasbu tadi memberi kesan kepada perbuatan tersebut untuk wujud ataupun tidak. Itu kata nak tahqiq yang tu agak sukar. Tapi seolah-olahnya ahli sunnah berada di tengah-tengah lah, berada di tengah-tengah antara dua tadi. Tapi penutup ni seolah-olahnya hamba ni mukhtar, dia boleh pilih, tetapi dalam bentuk terpaksa.
Maksudnya mukhtar fi surati majmu'. Tapi kalau senang pun kita dapat bezakan lah. Kita contoh kita bezakan ikhtirar dengan ikhtiyari lah. Kita nampak Allah Ta'ala ada memberi hamba peluang kat situ. Contohlah ikhtiyari, kenapa kita tak ada peluang langsung, tiba-tiba ketak. Kat situ pun kita nampak ada apa yang dimasukkan dengan al-kasbut. Tapi dekat af'al ikhtiyariyah kita yakin daripada Allah Ta'ala, tapi apa yang dimasukkan ada campur tangan hamba. Kenapa dalam ikhtiyari ni kita mengambil masa untuk buat keputusan tu, nak buat ke tak buat. Tapi dalam ikhtiyar ni kita tak ada beza. Kat situlah, tapi kita nak tahqiqkan masuk al-kasbu tu yang agak sukar. Tapi kalau kita perhatikan beza di antara bentuk perbuatan kita yang terpaksa, ikhtiyar dengan ikhtiyari, kat situ pun kita akan nampak ada apa yang dimasukkan dengan campur tangan qudrah hadisah ketika Allah Ta'ala ciptakan perbuatan tersebut, walaupun kita isbatkan taksir tu kepada Allah Ta'ala. Itu gambaran am lah untuk mukadimah yang esok. Okay, cuma mukadimah yang pertama yang panjang. Lepas ni mungkin kita boleh baca esok, mungkin boleh baca 2, 3 dan 4 contohnya, ataupun 2 dan 3. Ada mukadimah yang pendek. Contoh mukadimah mungkinat tu mungkin silap 15 minit je. Mukadimah mungkinat dan mawjudat tu. Kita akan bagi hari dekat tauhid mungkin lebih sikit daripada mantik lah, sebab mantik akan makan masa. Ada soalan untuk tu? Okay. Ya. Kalau dalam hukum akal kan, wujudnya Tuhan tu masuk dalam wajib ke? Wajib. Maksudnya kan takrif pada wajib tadi, ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Tidak tergambar dalam akal, tidak ada. Maksudnya kita tak dapat gambar, tapi dia taksimkan. Tidak tergambar dalam akal kita, perkara tu tidak ada. Ada yang tidak perlu pada dalil, ada yang perlu pada dalil. Contohnya adanya Allah wajib akli, tapi perlu kepada dalil. Tapi mungkinlah tak terlintas sebab apa? Adanya Allah wajib ke apa? Wajib tak, sebab apa? Sebab benda tu masuk dalam wajib akli nazari, yang perlu kepada dalil. Selepas kita isbatkan dalil tu, last sekali kita jumpa natijah, kita pun memang tak tergambar dalam akal kita Allah Ta'ala tidak bersifat dengan ada. Maksudnya mesti bersifat dengan ada. Ketika tu kita akan sampailah kepada wajib akli, tapi selepas proses nazari. Sebab wajib ada daruri, ada nazari, tapi duduk bawah wajib lah. Ada soalan lain? Ada apa-apa cadangan ke? Kalau hukum alam atau hukum Allah tu dia bawah yang mana? Contohnya? Hukum alam. Hukum alam sebagai contoh? Adi lah. Adat lah. Tengoklah contohnya apa? Contoh macam apa ni, suhu yang apa ni, 100 darjah Celsius akan mendidihkan Adi. Adat yang kebiasaannya yang paling banyak hukum yang berlaku adalah adat. Apa yang ada bagi tu? Betul ada hukum ni panggil inhisar. Maksudnya hukum ni kadang-kadang bila kita pembahagian dalam ilmu ni, ada pembahagian yang berbentuk akal. Pembahagian berbentuk akal maksudnya dia tekan tidak ada taksim yang selepas ni. Maksudnya pembahagian hukum kepada syarak, akal dan adat ni pembahagian akal lah. Maksudnya tak akan wujud hukum yang keempat. Marilah apa-apa statement pun, sama ada statement tu mengiyakan ataupun menidakkan, mesti hakim dia syarak, adat ataupun akal. Tapi mungkin terlintas, banyak perkara yang terlintas tapi tak tahu nak letak mana. Kebiasaannya bawah adat. Contohnya apa? Masalah-masalah nahu, masalah-masalah. Contoh kita macam mana sebab kita tadi lah, kita kata maf'ulun bi mansub, hal kena mansub. Perkara-perkara tu semua akan duduk bawah adi juga. Kan last kali termasuk dalam adi. Kita nak masukkan bawah akli tak boleh. Kita tak nak jadikan hakim dia sebagai akal, sebab benda tu dia letakkan mustalahat tu dia letakkan oleh ulama. Kita nak kata syarak bukan syarak. Jadi akhir sekali kita akan letakkan, kebanyakannya kita akan letakkan kepada had. Itu bukan maksud hati takhalluf. Berapa ramai fa'il bagi mansub kan? Fa'il yang patutnya marfu' bagi mansub, bagi mati kan? Maksudnya boleh berlawanan dengan hukum masalah. Ada soalan? Tak ada? Setakat tu kan? Setakat tu kita sambung. So, InsyaAllah mukadimah yang kedua dan ketiga. Sebab yang ketiga syirik tu agak panjang. Usulul kifkuh.
Mungkin kedua dan ketiga. Ya. Kalau masih sudah had fardu. Ya. Belajar waktu itu. Had fardu ain belajar. Macam mana seorang tu nak keluar? Ngaji tauhid kan ada fardu ain, bukan fardu kifayah kan. Kalau fardu kifayah ni macam ilmu-ilmu lain. Tapi dia bukan bincang tentang tauhid. Pembincangan dia macam mana kita nak cakap seorang tu terkeluar daripada muqallid. Sebab apa? Dalam fiqh kita boleh muqallid, kita boleh ikut buta. Kalau orang cakap wajib, kenapa semayang wajib? Ulama cakap wajib lah. Kita tak perlu ni dalam masalah fiqh. Tapi dalam masalah tauhid kita tak boleh muqallid. Kita mesti ada i'tiqad jazim. Jadi pembincangan dia setiap orang Islam, sebab dalam muqallid tu sendiri ada khilaf. Adakah taklid tu memadai ataupun tak memadai? Okeylah, tak apalah, kita ambil lah. Nak selamat kita kata tak boleh taklid dalam usul. Macam mana nak keluar daripada taklid? Seorang tu dinamakan muqallid. Mungkin ada yang faham, maksudnya dia kena tahu sifat 20, itu kena wajib bagi Nabi. Tak, benda tu pun orang cakap bid'ah kan. Kena tahu apa tauhid 3, tak juga. Sudahnya tasbih last kali menyebabkan kalau lelaki last kali sebenarnya tak wujud pun orang Islam yang selagi mana dia beriman dengan Allah Ta'ala yang duduk dalam lingkungan muqallid. Sebab apa? Memadai dengan dia kata, contohlah, soalan dia, apa bukti Allah ni ada? Contoh dia kata wujudnya alam. Semata-mata dengan itu pun seseorang tu dah boleh keluar daripada skop dia tu adalah muqallid. Nak kata maksudnya susahlah nak katakan seseorang tu muqallid dalam usul. Sebab dalam masalah tauhid pun dia ada usul, ada furu'. Jangan faham furu' tu fiqh tak. Dalam perbahasan dalam kita ngaji akidah ada usul, ada furu'. Perkara yang kita boleh kafirkan orang, usul tu yang berlaku sesat sekarang. Kebiasaan yang berlaku mentakfirkan orang sekarang ni dalam masalah furu'. Sebab usul tu yang kita perlu tahu, usul tu perkara yang ma'ulima minad dini bi darurah. Secara darurinya kita faham benda tu daripada agama. Contoh perkara yang wajib bagi Allah, kesempurnaan. Bukan sebab orang kita cakap, kalau sementara dia cakap Allah Ta'ala wajib bersifat dengan sifat kesempurnaan, selesai. Sifat 20 tu hanya diletakkan oleh untuk memudahkan cara. Apa tu? Itu perkara usul. Banyaklah contoh. Kalau dalam sam'iyat banyak berlaku perkara furu'. Contohlah, kita wajib beriman dengan adanya hari kebangkitan. Itu usul. Tapi macam mana Allah Ta'ala bangkitkan? Contoh, macam mana bentuk timbangan tu? Macam mana bentuk sirat? Itu semua masalah furu'. Kalau bergaduh masalah tu, sama sekali kita tak boleh nak takfirkan. Dengan senang, isu-isu yang timbul sekarang yang siapa boleh takfirkan orang, semuanya adalah furu'. Jarang sangat kita akan jumpa benda tu adalah usul. Menyebabkan salah lah untuk takfir. Sebab benda yang takfir ni hanya kembali kepada. Sebab tu dalam taksim hukum akal, kita akan, cuma dalam matan tak jumpa. Dia ada di antaranya daruri dengan nazari. Adalah tadi sekian, daruri dengan nazari. Benda yang boleh kafirkan tadi daruri. Mana-mana yang nazari, yang perlu pada dalil tadi pun payah untuk ni tahkikkan. Maksudnya kita nak tahkikkan masalah tu masalah, bukan masalah usul. Tapi yang soalan hantar tadi itulah muqallid. Walaupun adalah kalau ada masa bincang muqallid macam mana last kali, yang anda dapat daripada Dr. Jamal Farouk, dia kata last kali seolah-olah macam susah sangatlah kita nak kata masih wujud muqallid. Selagi kata beriman dengan Allah Ta'ala, beriman, apa dalil? Wujudnya makhluk, wujudnya alam ni. Situ pun dia dah gunakan, dia dah gerakkan akal dia untuk sampai pada dalil wujudnya Allah Ta'ala. Itu je matlamatnya. Kalau orang cakap apa? Allah wujud adami, wujud Tuhan. Itu saja menyusahkan je. Tapi nak kata keluar daripada legal wujud adam ni, itu anak-anak. Apa mungkin kita boleh masuk dalam, nanti ada mukadimah kan, dalam mukadimah sifat azaliyah, nanti mungkin boleh panjangkan lagi insya-Allah. Ya. Saya muqallid tadi tu. Apa beza muqallid dengan muttabi'? Istilah muttabi'. Itu istilah kalau dari segi maksud bahasa Melayunya ikut je, dulu maksudnya ikut. Tapi dalam tauhid, biasanya kita guna istilah muqallid. Muttabi' guna apa tadi? Guna istilah muttabi'. Kita guna ittiba'. Tapi istilah mengikut dalam masalah fiqh ke, masalah fiqh ke masalah lain, dia guna istilah muqallid. Tapi dari segi bahasa Arab sama je maksud dia. Taklid dengan itba', mengikut maksud dia. Tapi dalam masalah ni, bila jadikan masalah, tak akan jumpa lah istilah muttabi', dia guna istilah muqallid.
Cuma boleh lah kita guna dari segi nak guna ayat yang seerti, tapi dari segi istilah yang diletakkan muqallid, maksud sama je. Maksud sama je. Tapi itibak ni lebih kepada ikut sunnah. Perkataan itibak tu, muttabi', perkataan itibak ni lebih kepada mengikut sunnah, mengikut perkara, itulah. Pasal ni tak ada lagi. Sekadar tu juga hari ni kita tutup dengan